Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Borakrasi di mana kita mengupas lanskap politik negara. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya J. Saya Afiq Muhammad Shah. Dan ini merupakan episod kita yang ke-6 J. Yes, betul. Yang ke-6. Alhamdulillah dah 6 episod dah kita berjalan untuk podcast Borakrasi. Dan tetamu-tetamu kita pun bukan main-main punya tetamu. Betul. Hari ini punya tetamu pun bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa juga. Setakat ni semua tetamu kita pun bukan biasa-biasa lah. Malahan tetamu kita pada hari ini merupakan individu yang memecah tradisi dalam sejarah politik negara sebenarnya. Betul. Malahan bukan memecah tradisi politik pun. Dia memecah rekod Borakrasi je. Dalam rekod Borakrasi pun sama. Tetamu wanita pertama Yes. Borakrasi. Yes. Dengan penuh besar hati, kita ingin memperkenalkan tetamu kita pada episod ini, YB Yang Syafura. Selamat datang YB. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Afiq dan J. Ya. Terima kasih jemput. YB Thank you sihat so YB? much. Sihat Alhamdulillah. YB, terima kasih sudi bertandang ke set kita podcast Borakrasi dan sebagai tetamu wanita pertama di podcast Borakrasi kita Saya pun rasa sangat berbangga. yes, honorable sebenarnya. Honorable. Tapi selain daripada YB ni memecah tradisi politik negara, jadi tetamu pertama kita, sebenarnya banyak juga posisi pertama yang YB pegang. Betul. Sebenarnya antaranya ialah beliau merupakan ahli parlimen wanita Melayu pertama di AP. Dan malahan beliau juga seorang ahli parlimen Bentong berbangsa Melayu pertama sejak kerusi itu dipertandingkan pada tahun 1959. Ini betul pemecah tradisi lah. Dengan dua title tu YB ada rasa berat kat bahu ke macam mana? Sangat besar dan sangat berat sebenarnya. I see. Macam tu, Ji? YB, kalau YB boleh ceritakan sikit tentang tekanan dengan title-title tu, how do you overcome it YB? Kalau boleh ceritakan sikit lah. Kalau melihat kepada perjalanan politik saya sendiri pun kan, dengan apabila saya sendiri sebagai seorang Melayu yang masuk ke dalam parti yang di Labour Party Cina, itu pun dah jadi satu bebanan ataupun tanggungjawab yang sangat besar, bebanan yang sangat berat lah dengan tekanan yang diterima. Apatah lagi apabila saya ditanggungjawabkan untuk bertanding di kerusi Parlimen Bentong. Sebelum ni Dun Ketari. Di Dun Ketari saya juga adalah wanita Melayu pertama yang menangi seat tersebut. Betul. Dun Ketari pada 2018 dan apabila Parlimen Bentong pun sama juga. Ini memang menjadi satu cabaran. Tapi saya anggap itu sebagai satu perkara yang untuk memberangsangkan, membagi semangat kepada saya untuk membuktikan sesuatu di luar sana. Pandangan masyarakat terhadap parti DAP dan Melayu DAP itu sendiri. Jadi dengan cabaran-cabaran yang kita ambil tu, saya ambil dan Alhamdulillah kita buktikan dengan kemampuan yang kita ada. Maksudnya you give me challenge, I will fight your challenge. Kita lawan. Baik, sebelum saya terlupa lah, sebenarnya cantik tak set kita YB? Itu nak cantik sangat. Kayunya dengan dia punya bentuk, pasal dia pokok-pokok. Dari mana ni? Sebenarnya YB, set kita ini diserikan oleh Value Buy. Sebenarnya Value Buy ini merupakan kedai yang memfokuskan kepada konsep hiasan rumah mudah pasang ataupun DIY lah. Ada bahasa orang beli putihnya. sendiri, senang pasang sendiri. Boleh pasang Betul, sendiri. boleh pasang sendiri. Even YB seorang wanita buat seorang-seorang pun boleh. Sebenarnya betul. Saya order lah lepas ni. Boleh. Kalau YB ada masa dekat sebenarnya dari cawangan-cawangan Value Buy ada di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Selain itu di Negeri Sembilan, di Perak, di Johor, di Kota Masai dan di Pahang pun ada YB, di Kuantan. So banyak dah cawangan dia. Banyak dah cawangan dia. So kalau YB boleh singgah. Ya. boleh Kena singgah. buka satu kat Bentong lah kot. Bentuk pun sekarang dah makin banyak cawang, apa ni orang kata, branch-branch lah yang datang untuk membuka cawangan di Bentong dan Alhamdulillah memang menerima, orang kata orang Bentong sangat terbuka. So senang tak pergi KL dah, cuba datang ke Bentong. Nanti YB boleh minta lah Value Buy untuk buka Sila satu datang ke cawangan di Bentong. kalau YB dekat dalam office nanti duduk tengah tenung dinding, apa ya boleh buat dinding ni kat Kan rumah kita boleh ke. dekor sebab Yeah. nak bunga sikit ceria ni kan. DIY, semua buat DIY. Semua buat sendiri. Sebelum tu untuk pengetahuan YB juga, YB sebenarnya sekali lagi pecah rekod je. Tetamu pertama yang rasmikan lah. Rasmikan set ni. Saya langkah kanan nampak. Tak, title nombor 1 tu YB selalu kejar. Rezeki orang kata. Okey Amin. YB, untuk tak buang masa mungkin kita Yes. boleh mulakan, mungkin kita nak santai-santai dululah. Apa kita nak tahu tentang latar belakang YB, kehidupan YB macam mana kan. Ramai yang kenal YB sebagai seorang ahli parlimen, mewakili DAP lah kan. Sebelum ni di Dun Ketari. Tapi siapa sebenarnya Yang Syafura tu? Mungkin dari segi karakternya ke ataupun bagaimana? Mungkin YB boleh share sikit? Okay.
siapa sebenarnya? Saya sendiri pun tak mengenali diri saya dalam kurang. Sebenarnya saya sangat berbeza tau. Sewaktu zaman saya kanak-kanak dengan sekarang ni. Kerana kalau ikutkan pada zaman kanak-kanak, remaja saya suka menyendiri. Tak suka bercampur dengan orang sangat. Saya pemalu. Lebih suka orang kata buat hal sendirilah. Tapi apabila menginjak dewasa, apabila menyertai dunia aktivis itu telah mengubah. Baru saya buka satu ruang dalam diri saya bahawa saya ada sesuatu dalam diri saya mungkin saya boleh buat lebih daripada tu. Dulu saya rasa sangat tertutup. Saya rasa macam saya tak boleh, saya overthinking dan sebagainya. Jadi kerana saya ni adalah seorang yang biasa, dari keluarga yang biasa, ayah penjawat awam, ibu suri rumah, meniaga, ada kedai makan, kemudian mak saya meniaga macam-macam lah. Dan saya ada 7 orang adik-beradik. 6 orang lelaki, 1 orang perempuan, saya satu-satunya perempuan. Jadi memang agak ganas, kasar lah kan. Kalau seorang perempuan kali. Dilayan sama je, tak ada manja ke apa. Oh, tak ada prison statement? Tak ada. Mak ayah layankan saya sama rata dengan adik-beradik yang lain. Sebab tu saya sikit sangat kasar sebenarnya. Kasar dan agak baran juga sebenarnya. Ganas lah. Ada kecil banyak pokok, abang banyak pokok, kita pun ikut banyak pokok. Banyak mengikut abang. Kita pun kait bawah kan. Jadi semuanya aktiviti saya bersama dengan adik-beradik. Kemudian apabila menginjak dewasa, remaja, abang-abang banyak keluar lah yang bekerja di luar, ke asrama, tinggallah saya dengan adik di rumah dan sebagainya. Jadi kebanyakan kita buat hal sendiri sajalah, menyendiri, aktiviti sendiri dan sebagainya. Jadi saya ni kurang bercakap juga. Cuma apabila masuk sekolah menengah, saya mula aktif dengan Cadet Bomber. Cadet Bomber lah, saya mula rasa menjumpai diri saya. Okay, saya suka berkawat, saya suka pergi camping, buat aktiviti lasak dan sebagainya. Itu memang saya punya saya punya minat lah. Jadi dekat situ baru kita mula berkawan, berkenalan orang dari sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Jadi saya pelajar yang biasa je. Result PMR, UPSR, PMR, SPM adalah result yang biasa, sangat normal, sangat average. Dan saya tak pernah terfikir dan terbayang satu hari nanti saya akan berada dalam Dewan Parlimen ataupun Dewan Negeri. Tidak pernah terbayang satu hari nanti saya akan menjadi seorang wakil rakyat. Kerana kalau orang tanya dulu cita-cita jadi apa, saya nak jadi polis. Sebab kasar kan, polis tembak orang kan. Tangkap penjahat. Itu je. Ataupun kalau tanya sekali saya nak jadi polis sebab saya suka anggota orang kata Uniform. So bila masuk sekolah menengah, bila dengan bomber saya nak jadi bomber. Uniform kan. So smart dengan uniform. Tapi dan apabila habis tamat belajar, tiba-tiba saya fikir yang saya perlu buat sesuatu lebih daripada luar jangkaan. Jadi saya masuk belajar dalam bidang kejururawatan, jadi nurse. So family saya pun pelik. Kau tiba-tiba kan tak pernah terfikir seorang yang ganas, kasar dan sebagainya, nak belajar sesuatu yang kena jaga orang sakit, kan? Kena berlembut, kena memastikan bahawa kita buat perkara-perkara yang baik lah. Uniform juga tu. Uniform juga. Jadi saya belajar diploma 3 tahun. Habis dia belajar, saya terus aktif dengan dunia politik. Maksudnya saya aktif dengan aktivis lah di jalanan. Waktu tu kan pembangkang. So saya lihat masa tu, saya ingat lagi tahun akhir saya di diploma. Waktu tu waktu exam akhir, saya tengok TV tentang rusuhan dan sebagainya, demonstrasi bersih 2. Jadi saya terfikir, kenapa berlaku rusuhan, kenapa polis mengejar masyarakat publik, menembak air dan sebagainya, berlaku pukul-pukul dan sebagainya. Saya tertanya-tanya, dan saya rasa saya nak turun dan rasai sendiri. Dan apabila bersih 3.0, saya bersama dengan keluarga, kita turun bersama dan kita rasai sendiri pengalaman dan sebagainya. Dan saya dapat jawapan, okey, kenapa kita buat bersih, kenapa begini. Terus saya aktif dengan dunia aktivis lah, yang di mana saya tak berani pun, saya bergaul dengan orang saja. Saya tak letakkan diri saya untuk dalam dunia politik pun lagi. Saya masih lagi rasa saya suka enjoy dengan benda yang saya buat, iaitu kita bantu orang, kita bagi, kita dengan dapur jalanan, kita servis kepada masyarakat dengan cara kita enjoy dengan rasa membantu orang yang susah pada ketika itu. Dan akhirnya kawan saya cakap, kalau kita nak mengubah sesuatu polisi ataupun kita nak membantu orang dengan lebih banyak, kita nak buat sesuatu perkara yang lebih baik kepada negara ataupun masyarakat, kita perlu berada dalam lingkup politik tu. Kerana dengan dalam dunia politik itulah ia boleh buat satu perubahan yang besar. Jadi saya fikir okey, baik, mungkin nanti bermasa untuk saya masuk politik. Tapi saya cakap, nanti mana
saya nak masuk ni? Takut sebab kesilapan. Saya bukannya nak kerja pangkat ke jawatan sebagainya. Saya nak buat kerja je. Saya nak buat satu perubahan. Kita rasa macam enjoy dengan dunia aktivis tu. Dan akhirnya datang kawan saya, dia tanya, nak masuk tak parti DAP? Saya cakap, parti DAP? Sensitif kan? Betul. Kan keluarga saya waktu ni bersama dengan PAS, UMNO kan? Dan keadilan. Kita ramai kawan-kawan dari keadilan. Dan tapi kerana saya ni seorang Yong Saifura ni, dia suka cabaran. Dia suka buat sesuatu di luar pemikiran orang lain. Dia suka melawan arus. Masuk DAP lah. Dan kita pergi saya pergi pengenal dulu panggil DAP. Kenapa saya milih DAP dan sebagainya. I see. Tak apa, nanti kita boleh sentuh balik kenapa DAP, kenapa bukan parti lain dan sebagainya. Bila YB cerita YB aktif dalam co-curriculum Cadet Bomber. Saya pun dulu Cadet Bomber juga YB. Ya. Saya masuk pertandingan perkemahan Cadet Bomber peringkat negeri di Kelantan. Masa tu saya banyak masuk pertandingan Aspect Challenge, Asal Pertolongan Cemas, Brain and Brown. Brain and Brown, belajar coupling, host dan sebagainya tu masa tu lah. It's very good untuk kita punya kepimpinan sebenarnya, dan juga disiplin. Dan saya pun enjoy lah. Saya tak aktif sukan juga sebenarnya YB. Saya lebih aktif kat co-curriculum tu. Bila saya masuk Cadet Bomber macam YB lah. Oh, Cadet Bomber nak jadi bomber. Betul. Nak jadi bomber dan sebagainya. Tapi mungkin boleh teruskan bang soalan seterusnya. Tadi YB pun dah sentuh tentang mungkin nak singkap sikit waktu kecil YB lah. Tadi YB dah sentuh YB anak ke berapa tadi? 6 dari 7 orang adik-beradik. Waktu kecil tu YB ada tak terdedah dengan politik sejak kecil lagi? Okay, kalau kita lihat macam saya kata tadi, keluarga saya asal daripada penyokong PAS. Kalau dari kecil tu memang kalau dulu ada ceramah Sabu kan, tak kenal lah dulu. Saya ingat lagi saya ikut lah mak dan ayah pergi ke ceramah, kita ikut program mereka. Tapi sebagai parents waktu itu sebagai penyokong parti. Jadi kita nak dikatakan saya memang telah terdedah dengan dunia politik dari segi ceramah dan aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan tu memang dah ada dah. Kita memang dah bersama dan saya dah merasa dah ada ketika itu dah. Jadi memang tak adalah rasa pelik ataupun rasa kelainan tu ada. Cuma kayaknya familiar lah YB. Familiar, cuma parti tu berbeza. Sekarang dengan ibu bapa. Selepasnya tertubuhnya Parti Amanah, saya menyertai Parti Amanah Negara. YB, saya nak mungkin nak tanya YB, lama saya nak tanya ni sebenarnya soalan ni. Saya nak tanya tentang kekeliruan, confused tentang nama YB. Nama YB of course. Sebab saya pun ada kawan nama Yang. Yang YANG, spelling YANG lah. Yang Izani nama dia, perempuan, zaman degree dulu lah, kawan saya zaman degree. Jadi nak panggil dia pun kena manja-manja lah sikit, Yang. Macam tu kan. Nanti orang salah faham pula, betul. Tapi dalam satu audisi yang lain dan satu lagi audisi yang lain, saya difahamkan nama Yang ini berasal daripada panggilan orang Perak dekat Yong kan. Yong, panggilan orang Perak, Kak Yong lah. Kak Yong. Kak Long, Kak Yong kan. Tapi ada juga satu lagi saya dengar bahawasanya datang ataupun diinspirasikan daripada nama Raja Yong Sofia. Jadi yang mana satu YB sebenarnya? Boleh tak YB? Sebab sebenarnya keluarga saya berpindah randah. Jadi abang-abang saya ada yang lahir di Melaka, di Kuala Lumpur. Dan saya satu-satunya yang dilahirkan di Perak. Waktu tu ayah saya bertugas di TLDM. Ayah saya penjawat awam. Di Lumut lah? Di Lumut lah. Jadi saya dilahirkan di Hospital Lumut. Betul-betul dah tak ada dah. Jadi kerana satu-satunya pada ketika itu dah ada 5 orang abang di atas kan. Jadi mak saya macam nak sangat anak perempuan. Tapi dia tak tahu pun dapat anak perempuan tak. Tapi dia rasa macam dia nak sangat. Jadi kata kalau dapat anak perempuan, dia nak letak nama dia sebenarnya Umi Safura. Sebab mak saya nama Umi Kalso. Tapi kerana Safura, tapi lepas tu kerana nama salah seorang anak Sultan Perak pada ketika itu, anak umum saja adalah Yong Sofia, Puteri Yong Sofia. Jadi mak saya pun ikut, ayah saya ikutlah jadi Yong Saifura. Cumanya ayah saya ni dalam ejaan anak-anak dia suka spelling. Ejaan tu dia jadi macam English sikit. So jadi Yong tu jadi Yang. Tapi dia juga mungkin dia rasa lepas dapat saya tu dia masih lagi nak anak lagi. So dia kata so saya kalau Yong tu Kak Yong kepada adik saya yang bakal akan ada adik Kak Yong. Jadi tapi Yang
adik kepada Yang abang 5 lagi. saya. I see. Faham. I see. Jadi sebab tu dua-dua maksud tu boleh. Yang boleh, Yong boleh. Oh, Kak Yong pun boleh lah maksudnya. Kak Yong boleh juga. Betul jugalah pronunciation tu. Betul. Oh, I see. Jadi kalau kat rumah memang semua orang panggil Ayong pun. Ayong. Meanwhile, Chef Fura maybe? Saifura, dia sepatutnya Safura lah. Safura, I Tapi see. ayah saya Saifura kan yang Kreatif lah. Dia kreatifkan sikit. dia kreatif. Unikkan lagi, Ha, unikkan yang lagi. nama tu 50 tahun pun nampak style. Tapi YB saya pun boleh berkongsi rasa relatable dengan YB sebab nama saya pun cukup complicated sebenarnya. Nama saya Alif Auza'i Atallah. Allah. So macam Panggil J tapi macam tak kena Panggil kan. je saya. Sebab dah selalu sangat orang macam nama apa? Auza'i. Jadi kita tanya balik. Nama apa tadi? Auza'i. J lah. Panggil J lah senang. Sejak daripada saya study dulu sampailah ke sekarang saya pakai gelaran J tu lah. Lebih senang untuk saya interact dengan orang ataupun nak kenalkan diri dekat orang dan sebagainya. Explain nama kita kan. Betul. Susah. Kadang-kadang setiap kali jumpa orang tanya maksud lah. Okey, Alif mungkin senang lah. Auza'i tu apa? Atallah tu apa pula? Jadi satu-satu hal nak kena cerita. Jadi panggil J je senang. Baik, YB. Sepanjang YB membesar lah. Ataupun mungkin dalam YB tengah menceburi bidang politik sekarang. Siapa yang banyak mempengaruhi? Figura mana yang banyak mempengaruhi kehidupan YB? Kalau ikut pada keluarga saya sendiri, kita memang penyokong kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Abang-abang saya yang mengikuti keadilan, saya dan kerana figura Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada tahun 98 sehingga pada ketika itu kan. Sebab itulah keluarga saya pun memang dari kecil tu memang menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sebagai figura pada keluarga kita lah. Dan beliau lah watak utama dalam politik yang saya kenal. Betul. Yang saya sentiasa nampak, sentiasa dengar nama-nama itu. Dan yang membuatkan sentiasa nak tahu kenapa. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, kenapa biar whatever, semua story dan sebagainya kita nak tahu. Dan kemudian apabila menyertai dunia politik, kemudian ada figura-figura yang akhirnya saya yang kita tambah yang rasa seperti Datuk Seri Wan Azizah sendiri, isteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian kita lihat kepada dalam DAP itu sendiri, apabila saya bersama parti DAP, pimpinan-pimpinan yang saya lihat mereka ni pemimpin muda yang menjadi orang kata suara yang sangat kuat daripada Malaysia pada hari ini. Saya seperti Steven Sim, dan sebagainya. Mereka inilah yang saya lihat sebagai inspirasi untuk kita menjadi seperti mereka. YB tadi ada sentuh sikit lah tentang perjalanan macam mana YB terjun dalam bidang politik ni kan. Bermula dengan Bersih, tengok dekat TV Bersih 2.0, lepas tu turun sendiri Bersih 3.0 kan. Tapi tercetusnya minat tu dan nak serius tu dalam bidang politik tu bila sebenarnya? Selepas saya menyertai Bersih, saya menyertai Bersih pada 2012. 2012, kemudian 2013 saya setahun itu saya aktif dengan aktivis, perjalanan, berdemo, aktif dengan kawan-kawan aktivis semua dan sebagainya seperti Adam Madli, Kamel, ini dan sebagainya, itu semua kawan-kawan lama kita. Kemudian 2014 saya mengambil keputusan untuk masuk ke parti. Jadi ahli parti. Masa Bersih tu 3.0 tu YB punya gambar viral. Viral ni. Kira apa, pemuda wanita Melayu yang sertai Bersih. Dia macam dia awet cun Melayu. Awet cun Melayu. Awet cun bersih. Awet cun bersih. Awet cun bersih. Masa Saya tu. tak pernah terfikir. Waktu tu saya tengah berjalan dengan keluarga. Siapa yang ambil gambar tu YB? Saya ingat lagi fotografer tu dia dari Chinese photographer. I see. Chinese photographer. Saya tengah jalan-jalan dengan family, lepas tu dia kata dia suruh action macam ni. Okay, ambil lah kan. Dan saya tak pernah terfikir pun saat itu yang gambar itu akan tular, akan viral di social media dan sebagainya, di Facebook. Ini semua orang mencari saya, siapa perempuan ni kan. Ada yang cakap saya ni SB, nampak pakai gelang dan sebagainya, macam-macam lah. Ada yang ada cemohan, ada pujian dan sebagainya lah. Dan sehinggalah Cikgu Baik pada ketika itu, Solidariti Anak Muda Malaysia, SAM, mencari saya. Itulah yang groom saya lah sebenarnya. Saya berterima kasih kepada Cikgu Baik lah. Dan grup dan geng SAM yang groom saya, jumpa saya, dan groom saya yang mengajar saya bagaimana nak bercakap di public. Dia yang push lah. saya. Jadi saya tak pernah melupai mereka lah. YB, saya pun ada tengok YB punya kira perjalanan dulu lah. Daripada YB, adakah
saya pun terfikir jugalah sebab sebelum ni YB aktif dekat social media, especially dekat Twitter lah. Sekarang dikenali sebagai X kan. Adakah disebabkan gambar yang viral tu YB baru jadi tweet famous, ataupun sebelum tu lagi YB memang aktif sebelum dekat tu lagi kita aktif. Saya aktif dekat Twitter pada ketika itu 2012 lagi, 2010, 2009, 2011. Kita ramai kawan-kawan Twitter pada ketika itu tweet famous. Tweet famous lah kan. Saya berkawan dengan mereka lah. Jadi memang aktif lagi dari awal lah di Twitter pada ketika So bila masuk ke politik, kira title tweet famous tu membantu ke tak ke? Dia tak adalah membantu, tapi dia lebih kepada kawan-kawan dah mengenali kita. Jadi bila saya masuk ke parti DAP tu, tak adalah kecaman daripada kawan-kawan. Diorang tahu siapa saya, diorang kenal saya. Jadi diorang faham. Tidaklah seperti netizen ataupun orang yang tak mengenali kita ni kan. Memang dia akan hentam, cakap kita macam-macam. Tapi kerana kita memang dah dikenali awal, so dia tahu siapa saya. Itu lebih mudah. Jadi famous ni satu jalan untuk jadi ahli politik ke? Tak. Sebab ramai juga pelakon-pelakon remaja, kan muda-muda seronok dengan type apa ni, dengan kita waktu tu kalau lihat pada tweet lama macam kelakar juga. Funny nak tengok balik kan. Macam gambar-gambar dululah. Jadi sebenarnya lebih pada hiburan, enjoy kan, menggunakan social media pada ketika itu, dan sangat pada ketika itu social media adalah sangat positif. Betul. Tak ada kecaman sangat, boleh enjoy, cakap je apa kita nak cakap, dan kita boleh berkongsi apa saja kita nak berkongsi tanpa ada rasa sentimen yang tidak sihat dan sebagainya. Tak seperti hari ini yang sangat orang kata toxic. Sebab masa tu YB saya tengok social media ni jadi tempat untuk sebenarnya reconnect. Masa tu kita tak kenal satu sama lain. Kita buat satu grup, berjumpa, lepak bersama, berkongsi pandangan kan, sharing dan sebagainya. Jadi sangat positif. Tapi pada hari ini toxic. Dia dah jadi cacat marah. Dan apa benda nak cakap, okey cakap. Tapi benda yang ni pun dah ni lah. Susah nak cakap. Saya pun takut dengan social media. Yalah, malah YB pun of course banyak mengalami kritikan ataupun kecaman. Yalah, maybe ada case masa PKP dulu pun sama juga. Maybe was hard YB masa tu. Sangat. Kita memang mengakui kesilapan dan kesalahan yang kita buat. Tapi tekanan yang saya terima pada itu sangatlah teruk, kecaman dan tekanan, sehingga saya jujur saya kata pada ketika itu memang saya off telefon, off social media dan semuanya selama 1 minggu. Dan sehingga ada yang cari nombor private saya. Sampai begitu sekali maki marah dekat nombor saya. Macam mana diorang dapat, saya tak dapat. Ramai. Marah-marah. Saya faham kemarahan orang, tapi sehingga tahap begitu sekali, yang mengakibatkan saya memang mata saya tak jawatan. Saya sangat of course kita sedang kesilapan diri kita, tapi kita rasa kecewa sampai begitu sekali tahap kecaman yang saya terima. Macam saya buat sesuatu yang sangat teruk. Mungkin pada pandangan publik itu sangat teruk lah, dan saya sangat sedar benda itu berlaku. Cuma memang tekanan pada itu sangat tinggi, dan saya tak boleh nak bercakap dengan sesiapa, even pimpinan saya pun masa tu mencari saya hilangkan. Saya tak layan, saya off telefon, saya duduk rumah 1 minggu, saya tak keluar rumah. Sebenarnya setiap hari. Sebab itulah pertama kali saya menerima kecaman yang sangat teruk dan sangat memberi kesan pada diri saya. Berapa lama YB ambil masa untuk nak heal balik, nak pulih? Lama sebenarnya, berbulan juga. Saya jadi takut, saya jadi macam, lepas tu saya tak tahu apa nak saya buat, nak buat macam mana, nak buat apa. Lepas tu saya terus rasa overthinking, ragu-ragu lah. Memang saya jadi tak confident kan. Saya dah memang tak confident dengan diri saya dan sebagainya. Memang tekanan tu memang memberi kesan lah sangat. That's the bad side of social media, you guys. Sebenarnya, so be mindful lah dengan your words. Of course masing-masing boleh buat kesilapan dan kan, tapi siapalah kita untuk menghukum lebih-lebih. Kita pun bertanggungjawab ke atas apa yang kita tulis lah. Apa yang kita tulis sebenarnya. Bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Itu yang message yang penting lah. Okay. Baik, kita nak backtrack lagi sikit lagi YB tentang bidang kejururawatan ni lah. Bidang kejururawatan ni, macam YB cakap tadi, saya membesar dalam set adik-beradik lelaki jadi lebih kasar dan sebagainya kan. So apa yang membuatkan YB pilih bidang kejururawatan yang disifatkan dia lebih tender, lebih soft, lebih lebih teliti mungkin dan sebagainya. Boleh YB ceritakan sikit tak? Macam tadi dari awal saya kata, saya nak buat kelainan. Saya nak ubah
saya nak cari diri saya yang lain. I see. Saya nak cuba sesuatu yang di luar pemikiran saya. Saya rasa sebenarnya saya boleh buat benda lain. Dan pada ketika itu pun sebenarnya ramai yang sedang belajar dalam bidang kejururawatan. Oh, I see. Saya rasa macam terpanggil lah. Saya nak cuba sesuatu yang saya rasa mungkin saya tak pernah terfikir akan buat. Kerana saya ni orang yang kasar. Kan? Yeah. Jadi bila saya pilih bidang kejururawatan tu, saya nak mengubah diri saya supaya jadi lebih lembut, lebih sopan, manis. Apa yang membuatkan YB rasa okay, this time I nak bawa karakter lembut? Saya rasa macam saya cakap tadi, saya nak tengok sesuatu yang lebih yang saya ada. Lebih mendalam lagi tentang diri saya. Saya kena buka satu ruang lain. Saya sentiasa sebelum ini saya macam tertutup. Si orang cuba untuk melihat diri saya yang lain dan sisi yang lain. Betul. Jadi saya cuba dan sebenarnya saya ni seorang yang sangat mudah kasihan. Jadi apabila saya masuk dalam bidang kejururawatan ini memang kenalah. Sebab saya ni memang senang macam sangat kuat simpati dan empati sangat saya. Kasihan orang, mudah percaya dengan orang dan sebagainya. Jadi benda-benda ini yang membantu saya lah untuk berada dalam bidang kejururawatan tersebut. Jadi dan juga saya rasa enjoy, saya rasa puas apabila kita jaga orang sakit, kita ubat dia, kita jaga dia keluar bila kita jaga, kita bagi sampai dia sihat, sampai dia boleh rasa bersemangat, sembuh dan sebagainya. Kita rasa macam satu kepuasan dalam diri kita. Lagi-lagi apabila kita jaga warga emas dan sebagainya, kita ada keluarga kita saja sebagai dia pembantu dia dan sebagainya. Jadi kita rasa benda ni satu kepuasan dalam diri kita. Maybe adakah keputusan YB nak belajar bidang kejururawatan tu macam nak mencari diri jugalah? Ya, betul. Kerana kalau tidak, saya masih sehingga sekarang pun saya pun tak tahu saya akan jadi orang macam mana dan bagaimana. Jadi dengan apabila saya melangkah jalan yang lain yang sebelum ni mungkin jalan itu jalan lurus yang saya boleh ambil, tapi saya pergi ke kanan, saya cuba jalan yang lain, akhirnya saya menjadi diri saya seperti hari ini. Yalah, to be fair masa tu mungkin umur 18 kan, dia 18 19 itu umur yang kita semua nak cari diri sendiri sebenarnya, nak cari jati diri. Semua sedang keliru. Betul, sedang keliru. Ya betul. Apa ni nak buat apa mana dan sebagainya. Minat Betul. apa dan sebagainya. Macam saya dulu pun saya buat bidang lain, tapi sekarang buat bidang lain. Ya, samalah sekarang. Sama. Kita semua sama. Betul. Sama. Saya juga, saya belajar lain. Saya belajar bisnes tapi jadi wartawan. Ada lain jauh. jauh bukan menyimpang, tidak menyimpang. Rezeki tu ke arah lain. Betul. Dan juga pengalaman. Betul. Baik, YB, sebagai seorang yang mempunyai latar belakang kejururawatan lah. Kalau YB tak masuk politik, YB nak teruskan jadi jururawat? Saya masih lagi ada rasa nak itu. Sebab tu kalau saya masih suka, saya sentiasa kalau di Netflix tu saya suka tengok rancangan-rancangan ataupun drama TV mengenai hospital dan sebagainya. Saya sangat enjoy, teruja. Dan saya rasa macam sebab itu di parlimen saya dalam jawatankuasa kesihatan. Jadi untuk kita lebih mengetahui masalah-masalah yang berada dalam kesihatan awam negara kita kan. Jadi sebenarnya saya memang rasa di sudut hati saya tu, kalau saya bukan jadi ahli politik, saya nak kembali jadi jururawat ataupun mungkin membuka pusat khidmat orang tua ke warga emas ke kan. Menarik. Saya satu sisi saya tu masih ada lagi rasa saya nak menjaga orang. I see. Berkhidmat dari sudut lain. Dari sudut lain yang masih lagi memberi servis kepada masyarakat. Kalau boleh kita dan sisi tu masih saya masih rasa nak lagi. Apa dah tadi soalan? Tadi soalan dah jadi terlupa dah. Okey, tak apa, kita teruskan nanti kalau saya teringat balik saya akan tanya. Baik, selain pada itu YB, adakah sikap ataupun sifat kejururawatan itu diterjemah sebagai ahli parlimen YB? Kalau orang tanya kenapa daripada jururawat lari pergi ke dunia politik, bagi saya tak ada jauh beza. Kerana macam saya cakap tadi, dalam bidang kejururawatan ini kita ada sifat empati dan simpati yang sangat tinggi. Sama juga dalam sebagai ahli politik, kita ada kena ada rasa empati tu, simpati dan empati tu. Kerana kalau kita tak ada empati yang tinggi, kita akan jadi lupa diri, tidak dapat merasakan kesusahan orang, keperluan orang, keresahan orang yang susah dan sebagainya. Jadi dalam dunia politik tu kita perlu ada semua itu untuk balance dengan dunia politik yang penuh cabaran hari ini, pelbagai tekanan dan sebagainya. Jadi perkara itu sangat penting. Of course it is important sebenarnya, sebab
Sebenarnya bagi saya lah, ahli-ahli politik perlu grounded dengan orang kebanyakan untuk lebih memahami lah daripada, sebab ya kedudukan di atas tu mungkin kadang-kadang tak nampak apa yang berlaku di bahagian rakyat mahin dan sebagainya. Empati itulah yang membawa kepada mereka lebih dekat dengan rakyat marhaen. Jadi mungkinlah sebelum kita break kejap. YB ada sebut yang dunia politik ni penuh cabaran kan. Ada orang juga sebut dunia politik ni macam agak kotor kan. Tapi macam mana nak balance kan antara sifat kejururawatan yang empathy tu dengan yang nak kena Grit jadi tu, tough. tough lah. Memang sangat kalau kita lihat dunia politik ni, saya pun selalu cakap dunia politik ni memang kotor, keras, kasar, kejam. Tapi dalam masa sama dunia politik inilah yang dapat membantu mengubah, membantu menyelamatkan, membantu membuat sesuatu yang lebih baik untuk negara, untuk masa depan, untuk masyarakat. Jadi dengan adanya dan dengan sifat empati, seperti kita rasa tanggungjawab kita dalam bidang kejururawatan, tanggungjawab kita nak baikkan orang, ubah orang dan sebagainya tu, saya bawa dalam dunia politik supaya dia balance kan, supaya selain saya rasa tanggungjawab itu ada, kesihan itu ada, empati itu ada juga rasa tegas dalam diri saya untuk saya lawan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan, melawan kepada perkara-perkara yang menindas orang ramai, melawan kepada perkara-perkara yang tidak membawa kebaikan kepada masyarakat. Jadi sikap tegas, degil. Saya degil. Kalau saya tak degil, saya tidak akan berada di sini hari ini. Kalau saya tidak keras, saya tidak akan berada di sini hari ini. Jadi kita balancekan kedua-duanya acuan itu untuk saya menjadi diri saya hari ini. Honestly, YB punya upbringing tu pun dah cukup untuk balance kan benda tu. Sebab YB sendiri dia kata membesar dalam keadaan yalah dengan Seorang je perempuan kasar kan. Dan lepas tu masuk dalam bidang kejururawatan, lebih empati datang dan sebagainya kan. I think upbringing tu banyak membentuk YB sekarang lah kan. Baik, sebelum kita terus ke segmen kedua yang lebih ke arah politik lah, of course lebih panas sikit ke mungkin YB kita berehat dulu seketika dalam 5 minit, insyaAllah kita kembali selepas ini. Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Borakrasi. Kita masih lagi bersama dengan tetamu wanita pertama Borakrasi kita, YB Yong Shefura Osman. YB tadi dalam segmen pertama kita dah mengenali YB dengan lebih mendalam lah kehidupan YB punya upbringing kan. So untuk segmen kedua ni YB, kita nak fokus tentang YB punya kerjaya politik lah. YB ada sentuh sikit tadi tentang YB pilih di AP kan. Daripada kawan kan, jemputan kawan apa semua, tapi kenapa di AP tu? Boleh ceritakan tak masa momen kawan YB jemput datang tengok di AP dan sebagainya? Benda ni memang selalu orang tanya kenapa di AP. Tapi jawapan saya pun selalu dah bertukar-tukar. Berbalik kepada jawapan yang sama je. Hujung dia. Kawan saya dia DM di Facebook. DAP ada buat satu program coffee talk lah, macam semang kedai kopi, nak datang tak kenal DAP dan sebagainya. Saya cakap menarik juga sebab saya memang nak tahu pasal DAP. Tapi masa tu YB, masa tu your perception dekat DAP? Sebagai saya macam mana saya memang kurang mengenali parti DAP pada ketika itu. Saya kenal pemimpin-pemimpin dia seperti Lim Guat Eng, Rasim, Gobin Sin dan sebagainya, Kip Siang. Tapi saya mengenali mereka dari sudut luar yang orang selalu tuduh mereka ni parti komunis, mereka ni anti-Islam, anti Melayu dan sebagainya. Jadi sebab itu membuat saya terfikir kenapa dia orang ni label parti DAP seperti itu. Sedangkan parti yang sah kan dalam pelbagai persekutuan. Jadi apabila kawan saya mengajak saya, membuatkan saya rasa ingin lebih tahu. Nak check it out lah. Orang cakap parti DAP ni macam ni. Jadi macam saya kan suka cabaran ni. Betul. Sabar ni satu yang lain. Jadi saya nak ambil tahu tentang parti DAP ni sebab sebenarnya kalau family saya sebenarnya memang PAS. PAS kita tahu parti PAS, UMNO, Keadilan. Memang kita dekat dengan ketiga-tiga parti tu sebelum. Tapi dengan DAP ni macam dengar macam cerita. Betul. Jadi apabila kawan saya mengajak untuk pergi ke kedai semang kopi, dia membuka satu laluan untuk saya lebih dekat mengenali parti DAP. Jadi apabila kita sembang, saya jumpa dengan pemimpin DAP ketika itu, baru saya faham, baru saya nampak dan saya lihat ada satu perkara yang membuatkan saya rasa macam saya nak tahu lebih lagi tentang parti DAP ni.
Bukan saya rasa macam saya nak cuba sesuatu yang baru, kelainan. Dan malam tu saya isi orang dia. Tak tunggu lama kenapa? Tak tunggu lama. Kerana saya rasa macam saya suka dengan cabaran dan saya ambil ini sebagai cabaran untuk saya masuki satu ruang yang jarang orang buat dalam Melayu ketika. Yeah. Would you say it was impulsive, YB? Would you say it was impulsive? Agak tergesa-gesa ke, terburu-buru ke tak? Tak juga. Oh, okay. Sebab saya memang rasa macam saya kata tadi yang saya nak cuba sesuatu yang baru. Yeah. Dan pada ketika itu memang saya dah bersedia nak memasuki parti. Okey. Saya dah decide parti mana yang saya nak masuk. Dan mungkin kerana ajakan kawan itu dan apabila saya turun mendengar sendiri pencerahan dan sebagainya, terus saya rasa terdetik dan saya rasa okey, ini mungkin satu ruang yang mungkin saya boleh cuba. Dan alhamdulillah lah, itu adalah satu keputusan yang terbesar saya buat dalam hidup saya. Dan saya tak pernah menyesal sehingga sekarang. Tapi maknanya program Coffee Talk tu yang buka minda YB kepada DAP. Tapi sebelum tu ada tak YB tengok parti-parti lain? Ada je, tak adalah tengok. Maksudnya kita tahulah Parti Keadilan, Parti UMNO, Parti semestinya pada kita itu bukanlah UMNO sebab kita kan pembangkang. Saya tak adalah tak kena dengan jiwa saya. Walaupun pada itu kita bersama dengan PAS, Keadilan, saya pun masa tu masa macam Keadilan ke DAP. Sebab sebelum masuk DAP, Parti DAP, saya turun melihat kempen Diana Sofia di Teluk Intan pada 2013. PRK di Teluk Intan. Kami turun sebagai aktivis, kami turun melihat kempen dan sebagainya. Jadi saya melihat sendirilah bagaimana DAP, Parti DAP bekerja, bergerak pada ketika itu. Jadi itu yang antara salah satu punca-punca yang membawa kepada saya nak mengenali Parti DAP lagi lebih mendalam. Walaupun banyak persepsi stigma tentang kerana DAP. persepsi itu persepsi, tuduhan dan sebagainya itu yang membuatkan saya lagi nak ambil tahu kenapa parti ini level seperti ini, kenapa tuduhan itu dibuat, kenapa mindset orang Melayu menakut-nakutkan parti DAP ini. Jadi itu yang membuatkan saya lagi rasa teruja dan nak ambil tahu lebih mendalam lagi. Masa YB buat keputusan untuk sertai DAP tu kan, it was 2013 ya? 2014 lah. So YB katakan tadi nak tahu kenapa ada perception tu dan mungkin YB nak kenal-kenal dengan DAP selepas 12 tahun YB. Macam mana DAP ini dalam sudut pandang ataupun POV seorang wanita Melayu YB? Sekarang ni lah dah 12 tahun dah YB bersama DAP. Kalau kita lihat, kalau saya pun tak sangka kan, dah 12 tahun saya di parti DAP, berjam-jelit 12 tahun. Bukan sekejap. Bukan. Ya, sangat lama, lebih daripada 10 tahun. Dan DAP daripada dulu sehingga sekarang sentiasa membuka ruang dan peluang kepada anak muda, wanita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelapis. Kerana kalau kita lihat hari ini pun saya dalam jadualisi tertinggi pusat. Saya 2 kali menang pemilihan. Bukan dilantik tapi dipilih. Jadi dengan ini menunjukkan dalam tempoh 12 tahun ini DAP sentiasa berusaha bertambah baik, menjadi inklusif untuk orang, untuk masyarakat lain. Kalau orang selalu kata DAP ni parti Cina, parti Cina. Sedangkan kita adalah parti untuk rakyat Malaysia. Kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa dalam satu parti. Tapi kerana sentimen yang sering dimainkan parti Cina ni, parti komunis ini yang menakut-nakutkan orang Melayu. Dan persepsi ini kita nak ubah. Dan kerana itu dalam 12 tahun ini saya dalam parti DAP, saya nak tunjuk kepada masyarakat di luar sana. Dalam 12 tahun ini saya baik saja dalam parti DAP ini. Saya boleh bekerja, saya boleh berkhidmat, saya boleh menjadi pemimpin dalam parti itu juga. Dan sentiasa ada ruang dan peluang untuk kami semua untuk membuktikan keupayaan diri kami. Kita bukan sekadar menjadi orang kata sayap kiri atau kanan, sayap wanita atau sayap muda, tapi kita berada di sayap yang paling utama sekali. Jadi benda ini kita nak tunjuk kepada publik. Walaupun hari ini masih sehingga hari ini ada je, masih ada, sentiasa ada kecaman daripada masyarakat. Sampai ke hari ni? Sampai ke hari ni. Kerana DAP ni senang jadikan punching bag. Betul. Apa-apa salah DAP. Apa-apa salah DAP. Sebab sebut je DAP kita terus benci, kita terus marah, kita terus rasa meluat. Tapi apabila mereka sendiri kalau membuka ruang seperti mana kita yang Melayu yang menyertai DAP ini, saya rasa kita boleh faham dan terima. Sebab kalau kita menutupi pemikiran kita yang bahawa DAP ni adalah parti komunis, parti Cina, selama ni kita akan berfikir seperti itu. Kerana kita di brainwash dengan selama berpuluh-puluh tahun sebelum ini. Tapi itulah
peranan dan tanggungjawab saya nak buktikan bahawa kita baik dalam DAP, kita bersama dengan pimpinan parti, kita diberikan kepercayaan, kita diberikan ruang dan peluang untuk membuktikan keupayaan diri kita, bukan sahaja bekerja dalam parti, tapi bekerja di lapangan. YB, sepanjang 12 tahun bersama dengan DAP dan of course YB tahu bahawasanya perception terhadap DAP itu dah tertanam cukup lama sebenarnya. Malahan daripada sejak lepas merdeka lagi datangnya perception sebegitu. Sepanjang 12 tahun ini kenapa masih lagi perception tu tak hilang YB dalam kalangan masyarakat Melayu especially di Malaysia? Kalau dalam pandangan YB lah. Bayangkan benda yang sudah berpuluh-puluh tahun ditanamkan, DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu. Dan perkara itu yang paling senang sekali. Dalam dunia politik hari ini, sentimen agama dan kaum paling perkara yang paling mudah untuk menaikkan kemarahan, untuk menaikkan kebencian. Jadi sebab itu kerana DAP ini datangnya daripada pemimpin-pemimpin yang bawahan, mereka ini bermula di bawah, dari masyarakat yang tertindas, masyarakat yang mahukan membawa orang kata perubahan untuk diri mereka. Jadi sebab itu menjadi senang menjadi punching bag kepada mana-mana. Kalau kita lihat dulu sebelum ini apabila kita berlawan dengan UMNO, memang apa-apa UMNO akan cakap ini parti komunis, ini parti dan akhirnya apabila hari ini kita bekerjasama dengan UMNO, akhirnya mereka faham. Tapi apabila mereka akhirnya mereka faham apabila mereka bersama dengan kita, apabila mereka bekerja dengan kita. Tapi bagaimana kita nak mengubah persepsi yang berpuluh-puluh tahun? Sedangkan dalam perlembagaan persekutuan kita DAP sangat menghormati agama Islam, sangat menghormati raja-raja Melayu, sangat menghormati dengan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan sebagainya. Perkara itu sering diulangi oleh pemimpin-pemimpin DAP. Tapi ia tetap menjadi kata DAP ni anti Melayu, anti Islam. Kerana sentimen yang dimainkan itu. Jadi bagi kami adalah dengan kami bekerja. Kami servis kepada rakyat. Membuktikan bahawa kita benar-benar nak buat satu perubahan bukan hanya untuk parti itu tapi sebenarnya untuk rakyat Malaysia. Dan kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin DAP, menteri-menteri DAP bekerja dan dengan itu persepsi itu dapat diubah. Bukan senang tapi sehingga sekarang ataupun 10 tahun atau 20 tahun akan datang lagi, inilah tanggungjawab yang kita perlu buat untuk mengubah persepsi itu. Lagi-lagi tapi saya percaya dengan zaman hari ini, zaman teknologi, zaman AI, zaman social media, memang senang kita nak menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar, tapi ini juga ruang untuk kita meyakinkan generasi hari ini, Gen Z dan sebagainya, bahawa mereka boleh melihat parti yang bekerja, parti yang bergerak, parti yang berdisiplin. Jadi lebih baik. Apa nak sentuh sikit tentang yang sentimen persepsi itu kan. YB dah berada 12 tahun dalam DAP. Tadi itu sentimen kepada orang ramai. YB sendiri, adakah bila YB dah 12 tahun ni, sentimen tu memang betul-betul di dalam parti sendiri, adakah itu memang hanya sekadar sentimen semata-mata persepsi yang ditanamkan ataupun itu memang tak betul lah sebenarnya? Tak betul, kerana bagi kami dalam parti kita menghormati satu sama lain. Kita memang kalau dalam mesyuarat pun kita menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris kan, bahasa yang boleh difahami oleh semua orang. Bermaksud mereka menghormati satu sama lain. Kalau kita lihat kalau convention parti pun kita menggunakan bahasa kebangsaan, lagu parti pun bahasa kebangsaan, dan kita melihat bagaimana dengan bagaimana Setiausaha Agung kita sendiri pun sering mengulangi tentang pelbagai persekutuan tentang semua yang kita hormati dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat sebagai ahli parti kita sangat menghormati satu sama lain. Walaupun kebanyakan ahli parti kita memang majoritinya adalah kaum Cina, itu memang tak dinafikan. Tapi bagaimana penerimaan mereka kepada kita, dan semestinya kita juga kena terbuka menerima orang lain juga. Jadi sebenarnya kalau orang kata parti DAP ini parti Cina ataupun hanya fokus untuk kaum Cina, itu tidak betul lah. Kita adalah parti untuk rakyat Malaysia. Kita ada pelbagai kaum dan agama, kita ada untuk rakyat Malaysia. Itu dia. YB, sebagai seorang wanita Melayu dalam DAP YB, adakah cabarannya berbeza berbanding dengan pemimpin lain dalam parti tu YB? Ya, saya akui cabarannya agak berbeza dan lebih besar kerana sebabnya saya ni pemimpin Melayu. Jadi tanggungjawab itu lebih besar untuk saya meyakinkan masyarakat di luar untuk menerima saya Melayu dalam parti DAP. Dan juga bagaimana saya nak membawa parti DAP itu kepada luar. Jadi
Dan yang paling penting adalah bagi saya seperti sekarang saya adalah ahli parlimen Bentong. Adalah bagaimana servis kita ini memberikan layanan yang sama adil kepada semua orang, semua kaum, semua agama. Supaya tidak ada beza. Oh, kerana dia parti Cina, dia jaga Cina saja. Tidak. Kita menjaga semua orang yang memerlukan perhatian kita. Jadi tekanan itu sangat besar. Sehingga kalau hari ini pun orang masih lagi melabel saya dengan pelbagai perkataan di social media. Contohnya YB. Contohnya ada yang panggil saya kafir, ada panggil saya pengkhianat Melayu, ada panggil saya buang. Okay. Macam-macam label yang saya terima hari ini. Dan sehingga ada yang kata kau nanti mati siapa nak tanam kau. Oh, sampai macam tu sekali. Macam tu sekali. Kau ni tak ada akidah, tak ada agama, tak ada jiwa Melayu, tak ada jiwa Islam. Kadang saya terfikir macam tu sekali Tergamak cakap sampai ni kan. Tapi ialah mereka ini hanyalah pejuang-pejuang di social media saja. Yalah, keyboard warrior. Keyboard warrior je. Mereka ni adalah netizen yang di social media yang berani hanya menulis atau menulis di social media tapi tidak berani berhadapan dengan kita. Jadi walaupun benda itu sangat negatif, tapi saya ambil itu sebagai satu cabaran untuk kita buktikan. Kerana kalau setiap kali bila kita turun ke lapangan buat kerja sebagainya, masyarakat menerima kita dengan baik. Walaupun saya tahu mereka dari parti yang berbeza dengan saya, tapi kerana mereka menghormati gerak kerja kita, menghormati diri kita. Jadi dengan cara itulah kita nak menyakitkan orang. Cuma di social media itu memang kita tak boleh kawal. Memang pelbagai tomahan, pelbagai makian, cacian dan sebagainya melabel kita pelbagai perkara. Tapi itu adalah bagi saya tidak akan, benda yang negatif saya tak akan membuang masa untuk melayan. Saya rasa saya ada banyak masa lagi untuk memberi fokus pada kawasan dan mereka yang memerlukan. YB tadi sentuh sikit tentang social media tadi kan. YB dua penggal sebagai wakil rakyat, satu penggal sebagai adun di Ketari, satu lagi penggal sekarang ni sebagai ahli parlimen Bentong. Kecaman-kecaman yang bersifat peribadi tu, sebagai contoh YB sebut tadi yang sentuh tentang agama lah apa, macam mana YB handle benda tu? Jujur memang pada awalnya, sebab saya daripada sebelum saya minta politik pun, sewaktu saya gambar saya tular waktu bersih, saya pun dah terima pelbagai Daripada situ lagi. dari situ saya dah terima negatif dan positif. Jadi saya dah merasai dan dah terbiasa, dah ada pengalaman. Tapi apabila menyertai parti DAP, menjadi adun dan menjadi ahli parlimen, memang lagi teruk lah sebenarnya. Kerana netizen di social media ni memang mereka berani bercakap macam-macam tanpa cuma pada awal memang saya rasa sangat tertekan. Saya rasa sangat, sebab saya ni orang yang overthinking. Saya rasa kenapa orang fikir saya macam tu, saya ni saya taklah seteruk macam tu kan. Saya sangat memberi kesan mendalam kepada mental saya juga. Saya sangat sedih, saya sangat geram. Kau ni siapa ni, macam nak cari je kan. Kau boleh cakap aku ni kafir lah, buang lah, cakap aku ni pengkhianat Melayu dan sebagainya, macam teruk sangat ke? Padahal kita ni dah buat macam-macam dekat kau sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Cuma lama-lama saya fikir benda yang negatif ini tidak langsung memberikan kebaikan kepada saya. Di mana teguran, kalau teguran itu membawa kebaikan, nasihat itu membawa kebaikan, saya ambil sebagai benda yang positif untuk memperbaiki diri. Tapi kalau itu membawa kepada keburukan, hanya fitnah, hanya untuk kebencian, hanya untuk menyakitkan hati saya, akhirnya saya rasa saya terus memisahkan dan saya tidak mahu melayani. Ya, sehingga hari ini masih ada, kadang-kadang saya akan baca di social media dan sebagainya. Kadang bila kita nak buat pembincangan secara ilmiah, kita nak berkongsi pendapat dan sebagainya, tapi akan masuk komen-komen yang membenci, yang sangat rasis, yang sangat sangat negatif, membuatkan saya terus rasa macam tak ada hati untuk terus untuk menyambung perbincangan dan sebagainya, sebab saya rasa macam penat. Penat. Jujur. Macam bercakap dengan dinding lah YB. Macam bercakap dengan dinding lah. Kita cakap apa pun dia takkan ambil lah. Betul, sebenarnya sangat penat sebenarnya. Mental kita sangat penat. Betul. Sebab kita ni bukan robot. Orang politik, tapi kita juga adalah manusia. Kita ada hati perasaan, kita ada keluarga, kita ada orang yang perlu kita jaga, hati keluarga kita ada ibu bapa. Saya macam sedih juga. Saya rasa macam malu, sedih apabila ada keluarga saya membaca benda-benda yang tak sepatutnya kan, tentang anak mereka, tentang adik-adik mereka. Tapi alhamdulillah keluarga sangat menyokong, family menyokong, family faham, dan mereka lah kekuatan saya untuk kita terus saya terus berlawan, terus mempertahankan diri dan terus berada dalam dunia politik ni. Jujur kalau katakan saya memang dah penat sebenarnya. Saya rasa macam nak give up. Pernah satu tahap saya nak give up. Sebenarnya satu tahap saya rasa saya macam tak berbaloi. Rasa macam apa yang kita buat ni macam tak berbaloi saya rasa. Saya pernah fikir macam tu. Kerana macam
apa yang diorang fikir sampai boleh membuli saya seperti ini di social media, melabel saya dengan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar. Mereka ada keluarga, mereka ada anak, mereka ada kakak, ada mak, ada isteri, tapi mereka boleh membuli saya dengan perkataan-perkataan yang sangat kadang-kadang hina terhadap seorang wanita. YB tak pernah terfikir nak buat laporan polis ke? Ada itu yang pernah sebab tapi saya rasa benda ni macam membuang masa. Kerana akhirnya nanti ia akan mengambil proses yang banyak sebagainya dan terlalu banyak. Dan saya rasa macam kalau saya ambil tindakan ini nanti kalau saya rasa nanti kita akan penat. Dia akan bermain dengan emosi dan perasaan kita. Adakah disebabkan YB wakil DAP itu yang membuatkan mereka target sebab macam itu? ada setengah komen yang mengatakan YB elok je, bagus buat kerja tapi sayang parti DAP. Ada tu kau ni Melayu tapi pengkhianat, keluarlah DAP. So saya faham cacian makian itu hanya kerana saya dari parti DAP. Itu yang buat saya terfikir betapa hina sangat ke saya dalam parti ini. Dan teruk sangat ke, sedangkan parti ini parti yang sah, parti yang diterima, parti yang diterima oleh rakyat kerana kita dipilih, kita menang kerana undi daripada rakyat sendiri, kan? Dan mereka tahu saya daripada parti DAP, tapi akhirnya saya membuat pandangan bahawa yang mencaci saya, menguji saya ini adalah mereka di social media, bukan pengundi saya di lapangan, bukan pengundi saya di kawasan. Jadi itu yang membuatkan menjadi pemakin semangat saya untuk terus bekerja dengan lebih kuat di kawasan supaya pengundi saya nampak saya di lapangan bekerja untuk mereka, bukan mereka di social media. Itu yang perlu saya yakin. Hanya pengundi yang lebih perlu saya jaga. YB di Bentong, demografi penduduk dia lebih ramai, majoritinya balance, Marginal lah. Marginal lah. Dan non-Malay dan Malay. I see. Dan ada masyarakat orang asli juga. How's your relationship dengan pengundi-pengundi dekat Bentong, YB? Would you say? Alhamdulillah, baik. Yalah, kita tak tahu isi hati orang kan. Di hadapan of course semua layanan yang baik, bagus, respon yang bagus juga. Kerana saya berjumpa dengan semua lapisan masyarakat. Kita dengan aktiviti dengan semua lapisan, kita masuk ke kampung-kampung sebab Bentong ini sangat special. Bentong ini dia ada semua. Kita ada camp askar, kita ada balai polis, kita ada hospital, kita ada penjara, kita ada kampung baru Cina, kita ada estate, kita ada felda, kita ada kampung orang asli, kita ada kawasan bandar, kita ada kawasan luar bandar, kita ada kampung tradisi Melayu. Jadi dia lengkap demografi dia. Jadi sebab tu saya rasa Bentong ni sangat special kerana dia tak jauh dari Kuala Lumpur, tapi dia cukup lengkap dengan kemudahannya yang sebenarnya. Namun masih tidak cukup. Kita mesti nak tambah baik infrastruktur untuk Bentong. YB, sebelum YB di Parlimen Bentong, semuanya lelaki lah kan? Sebelum ni wakil rakyat dekat sana kan? Betul. Dan Chinese. Dan YB pertama ahli Parlimen Melayu dekat sana. Dalam on that sense macam mana pula YB dari segi penerimaan pengundi lah dekat sana? Ini salah satu strategi DAP dan juga bagaimana DAP bekerja dan melihat peluang yang ada kan. Sebab itu saya dan apabila saya dihantar ke sana, bekerja di sana, menjadi dan saya sangat bangga sebenarnya. Sebelum ini seat Parlimen DAP itu adalah Chinese kan, Chinese dan lelaki. Now apabila saya seorang perempuan Melayu dari parti DAP dipilih, diberikan undi walaupun sangat nipis majoritinya, 692 undi saja, tapi menang tetap menang. Betul. Adalah bahagian selepas itu. Dan saya juga telah mengalahkan figura-figura yang besar. Betul. Betul. Bekas menteri, bekas presiden. Dan saya sangat menghormati beliau dan juga mereka-mereka yang lain. Jadi apabila kita dapat mengalahkan mereka dan saya diberikan peluang oleh pemuda-pemudi Bentong, ini sebagai satu cabaran yang besar bagi saya untuk saya membuat kerja 3 kali ganda lagi kemampuan untuk bekerja di sana, untuk membuktikan bahawa kita nak menjaga semua orang. Dan semestinya satu kebanggaan lah kepada diri saya lah apabila saya diberikan kepercayaan oleh warga Bentong untuk servis kepada mereka. Dan sehingga hari ini pun alhamdulillah kita punya hubungan baik dengan warga Bentong, dengan semua lapisan masyarakat. Ya, alhamdulillah. Baik YB, saya nak tanya, dengan strategi parti DAP membawa masuk ataupun menerima ahli-ahli mereka daripada masyarakat Melayu YB,
Tapi sampai sekarang parti itu masih lagi dilihat gagal menarik sokongan orang Melayu secara besar-besaran. Setuju atau tidak YB? Dan apakah yang DAP perlu lakukan untuk lebih diterima oleh orang Melayu YB? Parti DAP bukanlah parti yang mempunyai ramai ahli. Parti DAP adalah parti yang mempunyai ramai penyokong. Ahli kita 300,000 lebih. Setelah berpuluh-puluh tahun, 60 tahun, DAP ada 300,000 lebih je ahli parti. Tapi kita mempunyai ramai penyokong di luar sana yang memberikan sokongan, sama ada di atas pagar ataupun mereka yang memahati, dan akhirnya diberikan dalam kertas undi. Dan itu yang lebih penting. Dan kalau kita lihat, kalau lah DAP ni secara besar-besaran nak Melayu masuk DAP, kita memang dari dulu pun DAP membuat terbuka untuk sesiapa sahaja untuk menyertai parti DAP. Sebab itu saya salah seorang yang menyertai parti DAP. Bukan dipaksa, tapi saya sendiri yang sukarela untuk memahami tentang parti DAP. Begitu juga kawan-kawan yang saya lain. Kita ada alun-alun dengan MP yang lain. Betul. Dari yang Melayu. Shalina. Yang diberikan peluang dan ruang yang sama seperti saya. Hanya saya seorang saja. Kita ada Syahrizal, kita ada Shalina, kita ada Jamalia, kita ada Profesor, kita ada siapa lagi, di Penang dan sebagainya kan. Jadi inilah parti DAP. Kita bukan hanya nak mencari ataupun orang kata kita nak sesiapa saja, tapi kita nakkan kualiti. Bukan kita nakkan kualiti, kita nakkan pemimpin yang memahami parti DAP itu. Kita tak naklah nanti dah masuk parti, bila tak boleh terima tentang cara kerja parti dan sebagainya, keluar parti dah marah-marah dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Jadi kita nak mereka yang betul-betul memahami gerak kerja parti DAP itu sendiri, betul-betul berkualiti. Jadi, dan kita ramai sebenarnya ahli majlis daripada parti DAP, dari ahli majlis Melayu yang bersama dengan kita. Dan inilah parti DAP yang sentiasa membuka ruang dan peluang kepada sesiapa sahaja sekalipun. Dan kalau kita lihat, DAP hari ini sangat inklusif dan sentiasa bekerja untuk memastikan orang di luar sana memahami gerak kerja di parti DAP, pendirian DAP, disiplin DAP, apa yang nak dibawa oleh parti ini. Dan ini yang dibawa oleh Setiausaha Agung kita, Saudara Encik Nelo. Dan bagaimana kita nak pastikan bahawa kita nak mencari mereka yang betul-betul berkualiti, yang boleh bergerak, bekerja untuk parti, bukan hanya untuk diri sendiri. Sebab once kita masuk parti, kita bukan bawa diri kita, tapi kita membawa nama parti itu juga. YB, DAP hari ini ada beza tak dengan DAP 10 tahun lalu? YB? Ya, ada. Dalam bentuk ni lah, maybe dalam bentuk progresif. Kalau progresif, macam mana progresifnya tu? Ataupun stagnan? Kenapa stagnan? Kalau boleh YB jawab. Bagi saya, parti DAP hari ini ada perubahan, ada bertambah. Bagaimana ia membuka lebih ruang, membuka lebih bagaimana kita nak berbahas sama sendiri, berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat, berkongsi idea, dan bagaimana parti ini lebih inklusif untuk semua. Dan bagaimana hari ini lebih ramai pemimpin Melayu menjadi wakil rakyat, seperti saya kata tadi, sebagai ahli parlimen. Saya bukan saja seorang wanita Melayu yang ada, Shalina dari Penang juga ahli parlimen wanita. Jadi kita ada ahli adun, kita juga ada ahli majlis, kita ada ketua kampung yang dari pelbagai lapisan masyarakat. Jadi DAP hari ini memang sangat progresif dengan adanya ruang yang peluang yang sentiasa terbuka untuk semua membuktikan keupayaan diri mereka. Dan saya percaya untuk 10 tahun akan datang pun DAP akan sentiasa untuk menambah baik, untuk memahami sisi lain. Dulu orang kata DAP hanya fokus cakap Cina sahaja dan sebagainya, sentimen itu. Tapi hari ini adalah bagaimana kita bercakap tentang keperluan orang Melayu, bagaimana yang nak diperjuangkan dari segi pendidikan, kesihatan, dari segi perumahan, masa depan, ekonomi dan sebagainya. Bukan hanya setakat dari satu sudut semata-mata, tapi dari berbagai aspek. YB tadi ada sentuh tentang inclusivity dalam DAP tu. Mungkin ada satu mitos lah yang YB mungkin nak hapuskan tentang DAP. Saya nak hapuskan tentang DAP, parti Cina, parti anti-Islam, anti-Melayu. Anti-Melayu dan anti-Islam yang paling saya nak hapuskan kerana pemikiran ini sangat jahat dan sangat negatif dan sangat memberi kesan kepada kami Melayu-Melayu dalam DAP. Fine, kami dilabel sebagai wang ke pengkhianat ke whatever, itu terserah. Tapi jangan kata kami ni anti Melayu kepada bangsa kami sendiri. Jangan kata kami ni anti Islam kepada agama kami sendiri. Itu benda yang sangat jahat lah, untuk mudah untuk memainkan sentimen perkauman dan agama, dan mudah untuk dan orang kata
paling senang untuk membuat kebencian kepada orang ramai terhadap kami. Lagi-lagi mereka yang mungkin baru nak memahami, baru nak mengenali dan sebagainya. Jadi saya harap benda ni kita dapat buang sepenuh-penuhnya dan masyarakat hari ini dengan adanya social media dan sebagainya dan mereka yang orang kata masyarakat yang lebih berfikiran terbuka, anak-anak muda generasi hari ini, mereka boleh berfikir dengan baik dan tidak mudah terhasut dengan perkara-perkara. YB, saya nak tambah sikit lah soalan susulan daripada soalan Afiq tadi. Selama 12 tahun YB bersama dengan DAP, dalam kacamata seorang wanita Melayu lah, pemimpin wanita Melayu lah DAP, apa argument YB macam YB katakan tadi, saya nak hapuskan mitos DAP ini anti-Islam, DAP ini anti-Melayu dan sebagainya. Boleh tak YB jelaskan argument YB lah untuk kita at least cantas mitos tersebut YB? Kalau nak katakan DAP anti-Islam, anti-Melayu, wakil-wakil rakyat DAP, pemimpin-pemimpin DAP yang bertanding di kawasan parlimen, DUN dan sebagainya, bukan hanya kawasan Cina 100%, 60%, kawasan non-Malay lah, 90% sebagainya. Ada kawasan yang marginal seperti Parlimen Bentong, Bangi, ada DUN lain juga seperti Skincan, KKB dan sebagainya, kawasan yang marginal, kawasan yang lebih 60% dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa DAP bekerja ataupun berkhidmat untuk semua orang, bukan hanya pada satu kaum semata-mata. DAP berkhidmat di atas dasar faktor keperluan mereka yang memerlukan, yang ditindas, mereka yang tidak dilayani, mereka yang orang kata yang memerlukan bantuan dan perhatian. Jadi yang mengatakan DAP ini parti Cina ataupun parti anti Melayu, anti Islam, ini kenapa? Mungkin ada setengah individu yang membuat sentimen-sentimen yang agak sensitif, tetapi itu adalah individu, bukan parti. Parti ini adalah parti rakyat Malaysia, parti yang ada pelbagai kaum dan agama yang menghormati pelbagai persekutuan. Itu sangat jelas dan nyata yang kita sering ulang lagi. Jadi perkara ini yang kita perlu kita buktikan dan melihat kepada pemimpin-pemimpin DAP, wakil-wakil rakyat DAP yang bekerja di lapangan, bagaimana kita membuat kerja, memberi servis kita sama ada kepada semua kaum dan agama. Kita bagi bantuan ke kuil, ke tokoh, ke rumah ibadat, ke masjid. Kita bantu orang Cina, orang Melayu, orang India, orang Asing, semuanya sama rata dan adil. Tidak ada berat sebelah dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak buktikan dan ini yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat di luar sana. Pandangan YB tentang sentimen perkauman yang ditaburkan ni, dia satu hanya untuk meraih undi semata-mata dan dia juga merosakkan hubungan perpaduan antara kaum. Pandangan YB? Betul. Kalau setiap kali apabila tiba saja musim pilihan raya, inilah isu dimainkan. DAP anti-Islam, anti-Melayu, DAP semuanya salah DAP, kita mainkan sentimen kaum dan agama, dah orang benci, orang marah, okey, bagi undi kepada parti figura Melayu sebagainya. Apa yang lebih penting pada hari ini adalah kita bukan hanya setakat melihat pada figura ataupun kaum ataupun bendera parti. Kita nak melihat kepada individu itu yang bekerja, yang berkhidmat, yang berservis, yang membawa suara rakyat, membawa suara pengundi mereka. Dan bagaimana parti itu yang boleh menjadi membawa kepada masa depan yang lebih baik untuk negara, untuk negeri. Itu yang lebih penting. Dan saya harap masyarakat hari ini lebih terbuka, lebih berfikir terbuka. Dan kerana kalau kita lihat sentimen kaum dan agama ini memang sangat mudah dan senang. Api-apikan isu perkauman di social media, di TikTok, di Threads, ini memang sangat mudah. Paling cepat lah. Tak je kan. Kalau accident, siapa yang langgar siapa? Betul. Kalau berlaku kematian, siapa yang mati, siapa yang buat? Orang akan lihat kepada kaum. Kenapa perkara itu jadi? Kita nak lihat kepada mangsa dan mangsa, bukan kita nak lihat kepada kaum, agama seseorang itu. Tapi kerana benda itu yang paling senang, bangsa DAP. Asal Cina je bangsa DAP. Padahal dia mungkin daripada parti lain sebagainya, senang dia label bangsa DAP. Bangsa DAP apa? Cina. Dan kenapa dia label? Bangsa C, bangsa B, bangsa A. Apa ni? Kita rakyat Malaysia. Kita dah berpuluh tahun merdeka, kita dah berpuluh tahun hidup bersama. Sedangkan kita ni elok saja minum di kedai kopi, sembang, sambut perayaan bersama-sama. Tapi kerana satu dua perkara yang mencetuskan kemarahan dan ada individu yang tak bertanggungjawab yang nak kipas lagi api tu. Dia spark saja, orang lain sambut, meletup. Terus kita rasa benci dan menyampah. Jadi sebenarnya perpaduan negara kita ni sangat baik, tapi kerana ada setengah individu yang memainkan sentimen-sentimen dan tidak bertanggungjawab ini, yang nak memecah belahkan, kerana mereka tak boleh melihat kita ni hidup dengan senang, dengan tenang. Dan saya rasa ini satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan sangat jahat, kerana Malaysia ini sangat harmoni,
Perpaduan kita sangat utuh. Kita ada pelbagai kaum, agama, budaya yang tak ada negara lain. Malaysia saja ada dengan pelbagai agama dan budaya ini yang boleh hidup bersama di bawah satu bumbung. Tapi sebab itu apabila kita menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, kita sangat seronok. Tapi kita akan lupa apabila berlaku satu perkara insiden yang kita tidak mahu pun benda tu berlaku sebenarnya. Kita tak nak pun. Tak ada siapa minta. Individu yang saja nak spark benda ni menjadi lebih keruh. Adakah disebabkan politik tu sendiri, YB? Ya, betul. Sebab itu saya cakap dari awal, politik ini memang kejam. Politik ini memang kotor. Tapi bagaimana kita nak mewarnai politik itu? Politik ini dalam satu hamparan warna putih, cadar yang putih, bersih. Tapi bagaimana kita nak mewarnai politik itu? Adakah kita nak warnakan dengan warna hijau, biru, merah, ataupun kita nak warnakan dengan hitam? Itu terserah pada kita. Jadi sebagai pemimpin, kita juga main peranan yang sangat penting untuk membawa perpaduan dalam diri kita, keharmonian, tanggungjawab yang besar, kasih sayang. Tapi kalau kita sebagai pemimpin nak melagakan, bercakap tentang perkara yang tidak sihat, bercakap perkara yang sangat negatif, bercakap tentang perkara yang merosakkan perpaduan, kitalah yang mulakan. Orang politik sendiri yang mulakan semua ini. Kerana kita segini, orang politik ini dinilai, diperhatikan dari bawah. Kita diberikan kuasa dan kita patut tahu bagaimana nak menggunakan kuasa tersebut dengan cara yang betul. YB sekarang salah seorang ahli jawatankuasa pusat di AP. Ada cita-cita nak naik lebih tinggi, mungkin wanita pertama, wanita Melayu pula tu, jadi Setiausaha Agung. Setiausaha Agung. Saya tak pernah terfikir. Bagi saya adalah fokus saya sekarang adalah sebagai ahli parlimen bentuk dan juga peranan saya sebagai penolong Setiausaha Publicity kebangsaan. Itu pun dah sangat besar. Dan berada dalam pimpinan CEC itu pun juga dalam pimpinan CEC itu juga pun saya tak pernah terfikir hari ini saya akan berada dalam pimpinan parti selama 2 penggal. Dan ini satu orang kata tanggungjawab yang sangat besar. Jadi untuk berada tahap yang lebih tinggi itu saya tak pernah terfikir, tapi bagi saya adalah bagaimana saya terus untuk mendapatkan sokongan daripada grassroots, kepercayaan mereka kepada saya sebagai seorang pemimpin Melayu dalam DAP yang nak membuktikan bahawa kepada grassroots bahawa parti ini bukannya parti yang senang dibuli, parti yang senang dilabel dengan perkata apa-apa sahaja, tapi ini adalah parti yang bekerja. Okay, Jay, kita nak rehat sekejap. Boleh? Kita berehat dulu seketika sebelum kita ke segmen seterusnya. Mungkin yang kita lagi akan panas? sentuhlah. Ya, kita lagi panas. Nak sentuhkan tentang politik semasa mungkin hala tuju parti DAP dan juga masa depan politik, karier politik YB Rara sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi sekejap lagi. Kembali selepas ini. Baik, selamat kembali ke episod ke-6 podcast Borokrasi mengupas landscape politik negara. Masih lagi bersama-sama dengan YB yang Syafura atau lebih mesra dikenali sebagai YB Rara. Dan kita akan masuk ke segmen seterusnya. Kita nak tekan tentang politik semasa, hala tuju parti DAP dan juga masa depan politik YB Rara sendirilah. Okey, baik. Soalan yang pertama untuk segmen ketiga ni. YB boleh disifatkan sebagai giant killer sebenarnya pada PRU lepas. Selepas mengalahkan penyandang kerusi Parlimen Bentong lah, bekas Presiden MCA sendiri iaitu Tan Sri Leo Tiong Lai. Tapi dengan majoriti tak berapa selesa lah YB. Bagaimana YB melihat situasi berkenaan untuk mungkin PRU ke depan ke ataupun analisa ke daripada keputusan daripada PRU lepas tu YB bedah siasat daripada situ ke macam mana? Okey, kalau kita lihat pada PRU lepas memang majoritinya sangat tipis lah. Bukan kemenangan yang selesa. Tapi macam saya cakap, menang tetap menang. Itu bermaksud kalau ikutkan sebenarnya pada 2018 memang seat Parlimen Bentong memang dah dimenangi oleh DAP oleh saudara Wang Tak. Dan 2022 saya mengambil tempat beliau, tapi beliau bertanding sebagai bebas. Kemudian Tan Sri Leo Tiong Lai. Jadi saya masa tu 5 penjuru dan saya melawan 2 orang bekas MP di kawasan. Jadi memang cabaran yang sangat kuat, tekanan yang sangat kuat, dan apabila pada ketika itu saya juga keguguran dan sebagainya. Memang saya rasa ya Allah dugaannya tapi 2 minggu ni yang sangat saya rasa stressful macam sangat stres, sangat pressure dan saya rasa 2 minggu yang sangat lama dalam hidup saya. So memang saya rasa macam terlalu letih dan saya rasa macam dah nak give up. Tapi kerana ramai orang sedang memahati dan kepercayaan yang diberikan oleh parti itu membuatkan saya perlu terus berlawan. Dan Alhamdulillah apabila diumumkan saya menang, saya rasa sangat bersyukur.
dan walaupun menang tipis tapi ia tetap menunjukkan kemenangan, kepercayaan. Yes. Dan masyarakat dibentuk itu masih ada kepada parti DAP dan kepada seorang wanita Melayu dari DAP. Dan walaupun menang, kita tidak berhenti di situ. Kita tidak rasa besar, kita tidak rasa kita ni selesa, kerana itu adalah kemenangan yang tipis dan banyak kerja yang perlu saya buat. Sebab itu macam tadi saya cakap, saya perlu 2-3 kali gandakan lagi tanggungjawab servis saya di Bentong. Saya bekerja terus daripada 2022 sehingga sekarang tak berhenti. Kita berada di kawasan, kita membuat sesuatu dan pelbagai. Mungkin tak banyak perubahan yang kita buat, tapi yang pasti adalah servis kita, keperluan, kehendak yang diperlukan oleh masyarakat bentuk itu kita cuba penuhi. Dan kita juga bukannya nak shock sendiri, selesa kita ni dapat sokongan, kita dapat layanan yang baik. Saya sentiasa berjaga-jaga juga, sentiasa bertanya pendapat, sentiasa bertanya pandangan orang, masyarakat di Bentong, apa kemahuan mereka, apa yang nak mereka perlu saya perbaiki dan sebagainya. Kerana undi ini adalah di tangan pengundi lah, di tangan setiap pengundi penduduk di Bentong, dan mereka yang menilai saya. Jadi kita perlu berusaha untuk menambah baik dan memastikan kepercayaan itu dapat diberikan pada PRU akan datang. Namun begitu, bukanlah saya mengatakan saya akan bertanding sekali lagi di Bentong. Kerana ini adalah keputusan parti, keputusan pemimpin. Sesiapa saja boleh bertanding di seat tersebut. Yang paling penting adalah saya yang pada ketika ini adalah wakil rakyat Parlimen Bentong, membuat servis yang terbaik supaya nama baik itu terus kekal pada pilihan raya akan datang. Sesiapa pun calon, kalau saya alhamdulillah, kalau orang lain, kita ada rekod yang positif yang kita pernah buat. Itu penting. YB, ada beza tak perasaan first time menang sebagai wakil rakyat pada 2018 jadi adun dengan masa 2022? Sama je. sangat gementar, sangat nervous dan sebagainya, kerana pada 2018 tu kita menang dengan undi 3,000 saya rasa. Tapi pada 2018 tu kita ni kosong, sangat fresh, tak ada pengalaman, orang kata dicampak 2 bulan sebelum pilihan raya, bukan orang Bentong, bukan asal Pahang, terus kena pergi buat kerja. Ada masa 2 bulan saja untuk kita mengenali kawasan Ketari. Tak ada sokongan selain keluarga dan grassroots DAP, orang pun tak kenal kita. Kita menang, alhamdulillah. Itu perasaan yang berbeza. Perasaan yang untuk di parlimen ini berbeza kerana kita nak kena pertahankan seat itu selepas berapa puluh tahun. 2018 kita menang Parlimen Bentong. Jadi kita nak pertahankan supaya tidak kita kalah. Jadi itu satu tanggungjawab yang sangat besar, dan ramai, saya percaya ramai pada ketika itu yang memerhatikan saya. Boleh atau tidak seorang wanita Melayu DAP ini berlawan, mempertahankan kursi dan berlawan dengan giant killer ataupun dari kaum Cina, dari pemimpin Cina dan sebagainya yang sangat dikenali, presiden parti dan sebagainya kan. Jadi itu satu tanggungjawab yang sangat besar dan sangat berat. YB lawan 2 tokoh besar pula tu kan. Betul. Jadi satu tekanan yang sangat besar pada diri kita. Jadi kedua-duanya perasaan yang sangat sama tapi berbeza. Tetap menjaga. YB, ada cakap-cakap nakal yang mengatakan bahawasanya YB menang di kawasan Parlimen Bentong ni hanya sebab bendera DAP je. Sebab sebelum-sebelum ni pun DAP yang pernah memegang, selain MCA lah, DAP juga pernah memegang kerusi ahli Parlimen Bentong. Tapi YB ada rebuttal tak untuk that claim tu YB? Ada argument tak untuk claim tu? Untuk menafikan benda tu ke macam mana ke? Yang paling penting, saya membawa nama parti. Semestinya kita mendapat sokongan sepenuhnya daripada grassroots kita. Dan itu sangat penting. Dan pengundi-pengundi kita semestinya adalah pengundi-pengundi yang tahu gerak kerja kita dari awal, pengundi luar, pengundi di kawasan dan sebagainya. Dan strategi kita juga pada ketika itu adalah bagaimana kita nak menarik sedikit undi Melayu. Dan alhamdulillah kita berjaya menarik sedikit undi Melayu kerana kita umum mengetahui parti DAP dan Pakatan Harapan ketika itu kita berlawan dengan UMNO, kita berlawan dengan Perikatan. 3 penjuru undi Melayu pecah. Betul. Undi Melayu pecah kepada 3 penjuru ini. Jadi bagaimana kita dapat sedikit undi Melayu itu untuk mendatangkan kemenangan, dan strategi itu berjaya. YB hampir satu penggal di Bentong. Apa next move YB? Mau mempertahankan kursi Bentong ke? Ada perancangan lain ke? Macam mana YB? Macam awal tadi dah saya cakap, keputusannya kepada parti. Nak menetapkan saya sama ada kekal di Bentong atau ke mana-mana, itu terserah. Sebagai ahli parti, kita akur dan kita sentiasa kita sebagai ahli yang berdisiplin, kita sentiasa mendengar arahan
kalau ia mendatangkan kebaikan kepada parti kita. Jadi bagi saya adalah kemana saja pun saya pergi sekalipun, saya terima cabaran itu. Macam dari awal saya buat kerja di Hulu Langat, saya buat kerja di Dusun Tua, tiba-tiba saya dihantar ke Ketari. Saya sambut cabaran itu kerana bagi saya cabaran itu sangat mungkin membawa kebaikan kepada kita, dan parti sendiri dah mungkin sudah membuat kira-kira yang sebagainya. Dan apabila saya ke parlimen juga, diberikan peluang untuk parlimen, kira-kira telah dibuat oleh parti. Jadi apa saja keputusan parti, saya percaya itu baik untuk saya juga. Jadi kalau dapat saya kekalkan, alhamdulillah. Kalau saya dihantar ke tempat lain juga, itu adalah satu bagaimana parti melihat kredibiliti ataupun kemampuan itu. Itu keputusan parti lah. Mungkin personally lah YB. Kalau boleh YB nak kursi mana? Nak Bentong sebab dah jatuh cinta dengan Bentong ke macam mana ke? Kalau kita dah 10 tahun, hampir 10 tahun di Bentong, kita dah selesa lah dekat situ, kita kenal orang dekat situ. Budak yang mungkin dulu tadika dah jadi dah menengah, dah boleh mengundi kita balik, kan? Jadi kalau ikutkan, kita selesa lah dekat kursi yang kita dah bertapak lama. ada mungkin ke Lembah Kelang ke. Sampai dia mati lah. Kita tak kursi politik ini macam kursi artis juga. Betul. Jadi Ura-ura banyak. Ura-ura tu banyak, tapi yang penting adalah kita sebagai wakil rakyat sekarang yang masih dalam perkhidmatan, kita buat servis yang terbaik untuk pengundi kita di kawasan. Pada saya yang lebih penting adalah pemimpin yang dinamik. Letak mana-mana pun dia boleh jayakan kerja dengan baik ataupun cemerlang. Sanggup nak sahut cabaran tu lah. Sanggup nak sahut cabaran. Dan saya rasa YB ada that personality lah, insyaAllah. Tapi kira dua penggal lah di Bentong kan. Mungkin ada something yang YB banggakan lah. Khidmat bakti YB di Bentong. Kalau di Bentong, kalau kita lihat Bentong ni sebenarnya infranya mencukupi dan sebagainya, tak jauh daripada Lembah Kelang kan, tapi masih ada banyak perkara yang perlu ditambah baik, seperti kelebih memberikan selesaan kepada warga Bentong. Dan Bentong ni sebenarnya dia sangat istimewa lah, kerana apabila saya datang ke Bentong pun dah ada perancangan-perancangan pembangunan yang besar sewaktu sebelum saya masuk. Contohnya hari ni kita dah siap ECRL dalam pembinaan, di mana hujung tahun ni insyaAllah siap sepenuhnya. Kemudian CSR Lebuh Raya Lingkaran Tengah dah siap. Jadi benda-benda yang dah ada, saya datang benda tu dah ada, jadi itu membawa kemudahan. Tapi ada perkara-perkara yang kita boleh tambah baik. Contohnya bagaimana kita dapat menambah baik infrastruktur seperti jalan yang lebih baik, jambatan dan sebagainya. Bentong juga dapat projek tempatan banjir. Sebelum ni pernah dilanda banjir 2021 sangat teruk. Itu kan menyebabkan saya dikenali di Bentong, kerana apabila ketika kejadian banjir tersebut, saya ada sehinggalah dalam tempoh 2 minggu tu saya bersama-sama dengan warga Bentong. Jadi itu adalah faktor jugalah bagaimana mereka mengenali saya di Bentong. Kemudian bagaimana kita nak memastikan bahawa keselesaan kepada penduduk sekitar. Jadi bagi saya kita fokus kepada pendidikan, kepada kesihatan, kepada ruang lingkup ekonomi yang lebih baik. Sebab itu saya fokus pada kebajikan. Kerana kita dah ada semua tu, jadi kita fokus pada kebajikan, bagaimana kita nak membantu ekonomi orang Bentong lebih bagus. Kita nak bantu pendidikan yang lebih sempurna. Kita nak bantu isu-isu yang kita nampak kecil sebelum ni, sebenarnya bawa impak yang besar kepada rakyat itu. YB mungkin di kawasan urban ni berbeza dengan Bentong, dikira suburban kan. Apa mungkin satu perkara yang YB nak ubah lah di Bentong? YB sebut tadi fokus ni kepada khidmat kan. Mungkin ada lagi yang nak diberi tumpuan lah di Bentong. Bentong ni bandar eco pelancongan. Kan kita ada Genting Highlands, Bukit Tinggi, kita ada Jun Camang, kita banyak kawasan pelancongan. Jadi kita nak menambah baik supaya mutu perkhidmatan itu orang luar datang dengan selesa dapat, kita ada janda baik. Orang luar datang dapat merasai perbezaan mereka datang ke Bentong dengan pelbagai variasi makanan yang sangat terkenal, lemang toki, seafood dan sebagainya. Jadi yang pastinya adalah bagaimana kita nak supaya lebih ramai orang luar datang untuk menambah impak ekonomi kepada warga Bentong, secara tak langsung membantu warga Bentong itu sendiri. Jadi dengan perkara-perkara ini kita fokus untuk kita menambah baiklah orang kata kemudahan-kemudahan yang ada, supaya keselesaan itu bukan saja untuk warga Bentong, tapi orang luar yang datang ke Bentong itu. Sebab Bentong ini
dia sangat special lah, seperti saya cakap tadi. Tak jauh dari Kuala Lumpur, 30 minit, 45 minit, dah sampai ke Bentong, dah boleh nampak air terjun yang cantik, nampak sungai yang bersih, nampak suasana kampungnya. Tapi bagaimana kita nak mengekalkan perkara itu untuk warga Bentong dan untuk orang luar. Jadi benda-benda ini yang kita nak pastikan supaya kita boleh menambah baik dari masa ke semasa untuk keselesaan warga Bentong dan juga pengunjung dari luar. YB sekarang sebagai penolong setiausaha publicity kebangsaan DAP, macam mana YB lihat peluang DAP lah di PRN Johor lah yang terdekat, selepas tu PRN Negeri Sembilan dan juga mungkin PRU 16 akan datang. Peluang ni bagaimana? Okey, kalau kita lihat hari ini dengan teknologi yang ada, dengan sentimen yang ada, memang kalau kita lihat setiap kali nak dekat pilihan raya, sentimen kecaman terhadap DAP itu memang akan naik tinggi lah. Kita boleh tekan di mana-mana. Number one topic lah, baby. Apa-apa salah DAP, apa-apa DAP, tak ada kaitan pun DAP. Orang ada sama sendiri pun salah DAP. Pening. Itu yang menjadikan satu orang kata bagaimana kita nak mengubah persepsi itu agak susah dan sukar sebenarnya untuk mengubah persepsi lagi masyarakat Melayu yang dah ditanamkan berpuluh tahun benci DAP, anti Melayu, anti Islam dan sebagainya ni. Jadi peranan kami adalah untuk kita menjelaskan apa itu parti DAP yang sebenar dan bagaimana gerak kerja. Kita menunjukkan politik servis sajalah. Dengan gerak kerja yang kita buat di lapangan, wakil-wakil rakyat yang bekerja, yang memberi servis, itu yang kita dapat counter balik. Sebab kita susah nak counter benda lain. Kerana di lapangan, kerja-kerja di lapangan lah dapat meyakinkan pengundi-pengundi, dapat meyakinkan mereka di luar sana, parti ini adalah parti yang berbeza, parti yang bekerja, parti yang berdisiplin. Itu yang lebih baik. Bagaimana menteri-menteri kita membuat menjadi menteri, membuat kerja di lapangan dan sebagainya. Dan so kalau kita lihat pada PRN Johor ini, memang sangat besar cabaran dia untuk kita memastikan untuk kita kekal kursi yang sudah ada dan mungkin kita menambah kursi-kursi lain juga. Dan ini adalah, dan kalau kita lihat PRN kali ini agak besar cabaran dan juga bagaimana kita lihat di negeri sudah masing-masing parti kita dah tak ada perpaduan di bawah. Kan? Jadi Pakatan Harapan kita tetap bersama bertiga, Keadilan Amanah dan DAP. Kita bersama untuk mempertahankanlah kursi dan kalau boleh memanglah semua parti nak menang. Bagaimana yang nak kalah, kalau menang nak pertahankan kursi, nak tambah lagi. At least di PRN Johor, YB berapa bertambah kursi? Telah diumumkan, saya rasa masih lagi dalam perbincangan lagi. Saya tak nak mandai. Ini pastinya kita kekal dengan 10 kursi dan ada penambahan. Cuma saya tak pasti berapa lagi. Itu pilihan pusat yang sedang berbincang. Nak menang tu lah, nak tambah berapa lagi? Oh, nak tambah? Boleh kita nak tambah lah untuk Pakatan Harapan. Kalau boleh kita nak menang semua kan. Kita perlu ada mindset untuk menang. Betul. Mindset untuk mempertahankan dan menambahkan lagi kursi. Yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mendapatkan kepercayaan pengundi-pengundi dan memastikan pengundi luar ni pulang untuk mengundi. Pengundi yang di kawasan keluar mengundi. Betul. Satu lagi pengundi atas pagar pun sama juga. Semana mereka ini memahati. Mereka ini menilai setiap sudut, setiap parti dan sebagainya. Jadi bagi kita adalah bagaimana kita membawa parti DAP dan Pakatan Harapan untuk buktikan keupayaan kami sebagai parti yang layak untuk mentadbirkan negeri. YB betulkan saya kalau saya salah. Kalau tak silap DAP akan bertanding 17 kursi di PRN Johor. Amanah 19, PKR 20. Di Negeri Sembilan pula nak pertahankan 11 kursi tu. PKR 16 yang selebihnya amanah. YB rasa pembahagian tu adil untuk ketiga-tiga Seperti kerjasama? pemimpin saya, saudara Encik Nilo, kita DAP kita tak tamak. Kita tahu apa yang kita nak dan kita tahu keperluan kita sebagai parti. Yang paling penting adalah kita nak selesaikan perkara ini dengan baik dan secepat supaya kita boleh bergerak dengan lebih pantas. Dan yang penting juga adalah kita tahu seat-seat yang kita dah ada, sedia ada, mesti kita kena pertahankan. Kita pertahankan seat sedia ada itu dan kita menambah seat-seat baru tersebut. Dan bagi saya adalah parti DAP pastinya mahukan kemenangan itu semua. Kita nak, kita mentadbir. Kita nak Johor. Siapa tak nak kan? Dan kita pertahankan Negeri Sembilan. Tapi akhirnya adalah keputusan pada rakyat. Yang penting adalah kita nak rakyat mempercayai kita. Ada penganalisis yang membayangkan DAP sebelum ni masa PRU menang 40 kerusi kan. Antara selain daripada PAS lah, DAP pemenang kedua yang terbesar.
Pengarisi membayangkan yang 40 kerusi tu dah kira langgar tembok lah. Habis kat situ, limit dia kat situ. Pandangan YB macam mana? Saya setuju kerana kalau kita lihat memang 40 kursi ni antara memang dah sampai sebab kita bertanding 42 kursi. Ya, betul. 42 kursi. Kalau ikut kepada dalam perpaduan hari ini, itulah kursi-kursi yang kita ada untuk pertahankan. Yang paling penting adalah kita pertahankan. Kalau kita boleh menambah, itu adalah rezeki. Dan kalau kita boleh tambah pun, kita nak pastikan ia sesuai dengan cara baik supaya tidak ada perbalahan dan sebagainya, supaya tidak ada, kita nak memastikan kemenangan itu adalah paling penting. Ya, dan kita pertahankan seperti mana kita pertahankan parlimen begitu. Baik, untuk PRN Johor Negeri Sembilan dan mungkin PRU akan datang YB, adakah DAP masih memilih jalan selamat bertanding di kursi majoriti Cina ataupun kursi marginal YB? DAP bertanding dan bekerja untuk semua parti, semua kaum dan agama. Dan kalau kita lihat, memang kebanyakan kursi DAP di kawasan bandar. Tapi kalau kita di luar bandar seperti Bentong dan sebagainya. Dan Bentong juga adalah kursi marginal. Dan ada benda lain macam saya cakap, ada kursi campuran Bangi dan sebagainya. Dan ia pemuda pun. Kita sangat suka. Tapi kita berjaya pertahankan, kita berjaya menangkan. Dan sebab itulah ada perbincangan mana DAP nak bertanding untuk kursi-kursi yang lebih kepada 60% dan sebagainya. Kita membuktikan kemampuan diri kita. Tapi yang paling penting adalah parti ini adalah parti yang untuk semua, bukan hanya sekadar kata parti untuk kursi Cina dan sebagainya. Kita nak pastikan kemenangan itu ada dan mempertahankan kursi kita. YB, Barisan Nasional dah buat keputusan untuk bertanding di semua kursi, maknanya bergerak solo lah di PRN Johor. Dan ada cakap-cakap yang mengatakan mungkin langkah itu juga akan diteruskan di peringkat persekutuan lah pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Kalau itu berlaku YB, bagaimana penerimaan Pakatan Harapan dari DAP YB? Apabila tiba pilihan raya ini, semua parti berjalan sendiri, pakatan berjalan sendiri. Begitu DAP, bagi kita adalah seperti saya kata tadi, kita nak pertahankan kursi kita. Dan setiap parti ada pendiriannya, ada keinginan dan kemahuan mereka masing-masing. Dan kita menghormati prinsip parti-parti tersebut. Seperti UMNO yang nak berjalan sendiri. Kalau UMNO nak berjalan sendiri, seperti kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita pun akan berlawan juga. Kita tidak akan mengalah. Kita akan memberikan lawan secara adil lah pada pilihan raya pilihan raya negeri ini. Dan kalau lihat pada, yang paling penting adalah gerak kerja kita di persekutuan itu tidak mengganggu. Kita masih gerak sebagai kerajaan perpaduan. Kita masih lagi bersama dalam di peringkat federal. Itu amat penting untuk menunjukkan bahawa kekuatan di peringkat federal itu masih ada. Ekonomi, kita nak pastikan bahawa tiada gangguan dari segi ekonomi, politik dan sebagainya di peringkat federal itu adalah amat penting sekali. Kerana orang luar, pelabur semua sedang memerhatikan negara Malaysia ini yang sedang meningkat baik, bagus dari segi ekonomi, mata wang kita sangat kukuh ketika ini. Bagaimana kita mengawal, menguruskan krisis ekonomi, krisis global isu seperti minyak yang negara lain sebelum ni awal-awal menjadi huru hara, tak cukup sana sini, tapi kita dapat kawal sehingga hari ini, sehingga perang pun dah nak tamat dah. Kita masih selesa, masih mencukupi. Dan ini kerana perpaduan yang ditunjukkan dan juga keutuhan dan juga keupayaan Perdana Menteri kita dengan sokongan daripada parti-parti yang ada dalam perpaduan. Jadi di peringkat federal kita kekal seperti itu sehinggalah pilihan raya akan datang. Itu yang paling penting untuk kita tonjolkan, kerana kepercayaan itu sedang dinilai, sedang dilihat oleh orang ramai. Tapi betul, sukar di lapangan, di negeri kita nak kena berlawan. Tapi yang penting adalah federal itu kita masih utuh bersama. Itu penting. YB, kerajaan perpaduan ni dah 4 tahun. Hubungan antara DAP PH lah dengan parti-parti yang lain bagaimana? Di peringkat baik, seperti saudara Hana Yo kata, duduk semeja dengan Datuk Seri Johari. Johari. Jadi even pemimpin-pemimpin DAP lain pun mesti kata Anthony Lok lah, saudara Anthony Lok. Sebelah dia adalah Presiden Parti UMNO, kabinet. Jadi kita profesional dalam gerak kerja kita. Kerana kita masih lagi menghormati satu sama lain dalam perpaduan itu. Dan saya sendiri di Bentong, saya berhubung baik dengan pemangku bahagian UMNO, dengan PAS ke, dengan DAP ke, dengan keadilan, MCA, MIC, dengan sesiapa saja di Bentong, kita profesional. Kita bergerak, bekerja kerana saya dipilih sebagai wakil rakyat. Saya orang DAP, tapi saya juga adalah wakil rakyat untuk orang Parlimen Bentong. Jadi saya bekerja untuk semua, saya melayani semua orang, saya memenuhi keinginan mereka, keperluan mereka mengikut kemampuan saya. Jadi kita menghormati. Bagi saya adalah prinsip saya adalah senang. Kalau kita hormat orang, orang akan hormat kita.
kita kena profesional dalam segala sudut. Ya betul, waktu kempen kita akan cakap macam-macam lah. Orang selalu ingatkan saya pasal kempen-kempen saya sebelum tapi ini menjadikan saya sebagai satu pengalaman untuk saya. Satu pengajaran dan pengalaman bahawa dunia politik hari ini, esok kawan, esok lawan. Hari ini kita kawan, esok kita lawan. Hari ini kita lawan, esok kita kawan. Dia dah tak ada dah. Yang kita dah berkawan dengan semua parti. Betul. Kita dah Betul. berkawan dengan semua parti. Dan merasa bekerjasama dengan semua dah. Dengan semua parti dan merasa menghina semua parti. Jadi ini pengalaman yang saya ambil, pengajaran yang saya ambil supaya kita lebih bersikap profesional, hormat orang dan kita saling menghormatilah satu sama lain. Dan untuk kempen-kempen yang akan datang kita tahu nak behave, kita tahu nak menjaga supaya kita tidak melebih-lebih. Itu untuk diri saya lah dan set diri saya sendiri. YB ada sebut tadi dah berkawan dengan semua parti kan. PRU 16 ada kemungkinan besar lah yang takkan ada satu parti dapat majoriti, simple majority pun. DAP sendiri dah bersedia untuk bekerjasama mungkin dengan PAS. Kalau tiba-tiba ada terbentuk gabungan tu parti-parti lah YB. Saya tak boleh nak cakap benda yang masa datang. Yang paling penting adalah gerak kita kerja hari ini adalah kita nak petangkan kursi dan tambah kursi kita supaya kita menang besar, supaya kita tidak perlu bekerjasama dengan mana-mana pihak yang kita rasa tak selesa. Tapi akhirnya undi itu diberi oleh rakyat. Jadi sebab itu kita sangat penting pada sekarang ini untuk meyakinkan mereka di luar sana, sama ada di social media ataupun di lapangan. Jadi untuk masa depan, untuk pilihan raya umum akan datang, dengan sesiapa saja kita bekerjasama, atau sama ada kita jadi pembangkang semula ke, kita tidak tahu. Yang penting adalah kami sentiasa bersedia di DAP untuk sebarang kemungkinan yang ada. Dan yang paling penting adalah kami ada prinsip dan disiplin yang ada dalam diri parti itu untuk mempertahankan, untuk dipertahankan. YB mungkin dua soalan akhir lah. Saya ada sebelum tu saya ada satu soalan yang saya curious lah YB. Dengan kerjasama di peringkat pusat lah dengan kerjasama antara PH dan juga BN lah, yang mana ada DAP dan UMNO dekat dalam tu, adakah perkara itu sedikit sebanyak membantu dalam, bukan kata menghapuskan ataupun mencantas, kita balik kepada isu sentimen tadi dan sebagainya. Adakah benda tu membantu untuk mengurangkan maybe sentimen tu atau macam mana YB? Kalau bagi saya, ya. Kalau di lapangan, apabila kita dalam perpaduan, kita bersama dengan UMNO, dengan MRC ataupun parti lain yang dari perpaduan, kita buat program bersama dan sebagainya, kita buktikan sikap profesional kita, kita buktikan gerak kerja kita, dan mereka menerima sangat baik dan mereka sangat menyukai. Dan ini boleh mengubah persepsi bahawa DAP adalah parti Cina ke, DAP anti Islam. Dan itulah sebab saya kata kita dalam parti DAP, dengan cara bagaimana kita mengubah persepsi itu adalah dengan gerak kerja kita, dengan servis kita, dengan bagaimana kita melayani semua orang yang sama rata dengan baik. Jadi ia bukan mudah kerana di peringkat grassroots lah membuat keputusan dan sebagainya. Betul. Kan? Kalau di pimpinan atasan, kita di parlimen, kita boleh lepak minum semeja, lepak semeja, minum makan dengan pemimpin DAP, UMNO. Mereka boleh, dari situ mereka boleh mengenali kita. Betul. Kita boleh mengenali mereka. Tapi bagaimana di peringkat bawahan? Betul. Kita buat perkara yang sama juga. Mendekati mereka, melayani mereka, mendengar suara mereka. Walaupun mereka berlainan parti dan sebagainya, tapi kita dalam perpaduan, kita adalah sama, kita perlu membantu satu sama lain. Itu yang saya bawa. Dan itu saya bawa dalam diri saya. I think it's quite wholesome jugalah. Sebab selama ni duduk bergaduh kan. Saya bersangka waktu hari lepas kita duduk bercakap kan. Kita perlu tubuhkan satu kerajaan perpaduan. Ya. Kita perlu duduk bersama dan perlu ubah mindset yang berpuluh-puluh tahun DAP itu, UMNO itu ini. Apa kita tak cakap pasal UMNO? Pasal DAP. Tapi perkara yang positifnya adalah bagaimana kita nak membuat pencerahan. Mereka buat pencerahan kepada kita, kita buat pencerahan kepada mereka. Itu yang sudut positifnya apabila tertubuhnya kerajaan perpaduan. Dia ada. Boleh? Mungkinlah dua soalan terakhir. Dua soalan last lah sebelum apa legasi yang YB nak tinggalkan? Apa yang YB nak rakyat ingat lah, pengundi ingat tentang Yang Shafura? Saya nak mereka ingat tentang servis saya, tentang perkhidmatan saya terhadap mereka, tentang nilai politik yang lebih murni, nilai politik yang lebih bertanggungjawab. Kalau selama ini orang lihat politik ini politik tidak sihat, politik yang ganas, politik yang tak matang, politik kotor, saya nak mereka melihat kepada politik yang bertanggungjawab, politik yang bersama, politik yang merangkumi semua aspek, politik yang nak menjaga orang, politik yang bukan hanya untuk diri sendiri, untuk jawatan, tapi untuk masyarakat penduduk, untuk rakyat yang memerlukan. Mungkin kita tak ada buat perubahan yang besar untuk Bentong,
tapi mereka dapat merasai saya sebagai wakil rakyat yang sentiasa nak menjaga kebajikan mereka. YB, sebelum saya masuk ke soalan paling last lah. Ini satu lagi soalan kira saya sebenarnya. Tak, ini soalan yang saya lupa tadi sebenarnya YB. Bila saya dah teringat, saya dah teringat balik, saya macam no. I have to use this peluang untuk saya tanya dia. YB, saya follow YB di Instagram sebenarnya. Dan saya selalu tengok bila YB post dekat IG story kan ada ruangan komen dekat bawah tu kan. Saya tengok ramai orang Indonesia yang komen. YB famous ke dekat Indonesia? Ataupun dengan masyarakat Indonesia yang bekerja di sini YB? Kau macam mana? Boleh tak YB jelaskan? Sebenarnya tahun lepas saya dibuat trip ke pejabat parlimen, trip ke Indonesia, ke Jawa Barat. Dan saya buat kunjungan hormat kepada gubernur mereka, KDM, dan beliau ini satu figura yang sangat terkenal. Dia bukan saja terkenal sebagai gubernur Jawa Barat, tapi terkenal di seluruh Indonesia lah. Gubernur di Indonesia tu tarafnya seperti menteri besar lah. Betul. Jadi apabila saya buat kunjungan hormat ke lembur Pakuan, kawasan tempat tinggal dia, berjumpa, kenal dan sebagainya, kita nak mengenali, bertukar pendapat, budaya dan sebagainya kan, antara dua negara, kita kan Nusantara. Jadi itu yang membuatkan saya terkenal di sana. Dan apabila ada usikan-usikan dan sebagainya. Jadi sehingga hari ini saya dikenalilah dan mendapat perhatian daripada masyarakat Indonesia, sama ada di Indonesia itu sendiri, malah di Bentong. Sebab bila apabila saya buat turun ke lapangan, ziarah kasih ataupun pergi ke walkabout dan sebagainya, apabila ada pekerja warga Indonesia, ada di sini warga Jabar ataupun warga dari Jateng ke apa-apa daripada Indonesia, mereka akan tahu siapa saya. Mereka akan excited lah. Sampai ada gelaran dekat YB Bunda Bunda Rara lah, Ibu Negara lah dan sebagainya. Usikan-usikan tersebut. Tapi saya ambil itu sebagai positif lah. Yang membuatkan bukan senang untuk orang Indonesia pun mengenali kita kan. Dan satu perkara yang positif lah kepada karier politik saya. Okay. Baik YB, ini Jawablah persoalan dia. Jawablah. Dah boleh tidur later dah YB. By the way, untuk soalan last lah. Ini sebenarnya soalan signature kita. Kita akan tanya kepada semua Tetamu-tetamu kita. YB dalam satu ayat. apa sebenarnya masalah terbesar Malaysia hari ini? Satu ayat. Ya. Kata lagi satu ayat. Satu ayat. Satu ayat. Nak panjang pun boleh. Panjang 2 ayat pun boleh. Politik itu. Politik. Masalah besar Malaysia adalah politik yang sangat masih lagi kecil-kecil. Perlu ada banyak penambahbaikan lah. Perlu ada. Kucak kacir ke macam mana YB? Masuk YB. Saya adalah bagaimana Watak-watak politik tu lah. watak-watak politik itu yang mengaguh-gugat lah keharmonian, yang tidak boleh melihat kepada keselesaan, ketenangan. Jadi rakyat ataupun pengundi perlu bijak menilai supaya tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan. Kerana ia bukan kepada diri kita semata-mata, tetapi kepada masa depan negara. Hari ini negara sudah ditadbir dengan baik, sudah diurus dengan baik. Tidak sempurna, tidak mencukupi, tapi baik. Jadi kita harap dapat dikekalkan dan ditambah baik dengan pimpinan yang sedia ada dari kerajaan perpaduan ataupun daripada Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, terima kasih banyak YB meluangkan masa bersama Boracrasi hari ini. Ya. Ji. Kita amat berbesar hati YB dengan kehadiran YB, dan saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Value Buy yang menyerikan lagi set podcast Boracrasi kita. Jadi mana-mana akak-akak abang-abang yang tengah rasa macam nak dekor rumah, dekor office, pergi je dekat Value Buy, ada banyak dah cawangan dia. Dekat KL Selangor ada banyak, dekat Johor ada, dekat Pahang ada, dekat Perak ada. Boleh search je dekat mana kedai dia. Malahan Value Buy ni juga boleh buat servis pemasangan. Kita beli, kita minta dia pasang boleh. Oh, boleh juga begitu. Boleh juga YB. Nak datang nak beli buat sendiri boleh, nak panggil dia pasang pun boleh. Baik, itulah dia bersama-sama dengan YB Rara ini banyak yang kita belajar tentang beliau, banyak juga kita dengar pandangan-pandangan beliau dalam aspek politik, aspek strategi parti itu sendiri dan sebagainya. Latar belakang kenapa beliau memilih DAP dan sebagainya kita dah dapat tahulah, kita dah dengar dan sebagainya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa like, share dan subscribe TikTok lah dah, YouTube Putusan TV. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye.